Wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Syukur Alhamdulillah, seperti mana saya war-warkan pada tuan-tuan, saya dapat malam ni sahabat baik saya Ahmad Faizal yang selalu stream dengan tuan-tuan. Yang paling banyak lah BTT dia lah. Dia belanja banyak BTT dia. Saya rasa dah lebih 500 BTT tak? Lebih 500 BTT yang dia belanja. Sedangkan saya orang yang tak mahir dalam short form. Saya biasa dengan long form. Ahmad Faizal biasa dengan long form, tapi oleh kerana kemeriahan BTT dia setiap hari dia jalan. Kalau tuan-tuan tengok, satu hari tuan-tuan akan jumpa video dia, sama ada geopolitik, video sains, video kemanusiaan, video apa sajalah yang selagi Ahmad Faizal ingin menyumbangkan pengetahuan, dia banyak video dia. Okey Zal, sebab dah tinggi dah view dah capai 5,000. Saya terus saja nak pergi kepada satu benda yang selalu kita sebut hanyalah Houthi apabila kita bercakap tentang Yaman. Maka lama-lama orang tak faham Yaman ni adalah sebuah negara mempunyai sejarah krisis yang sangat panjang. Kita buka dulu latar Yaman daripada sebelum kemerdekaan, pecah, Ottoman, Empire British. Jadi Ahmad Faizal akan explain yang panjang dan saya juga akan turut belajar seperti tuan-tuan untuk mendengar. Kerana ini orang yang lebih ahli dalam melihat satu adalah historiografi dan juga sosiografi. Mengenai sosiologi mengenai Yaman seperti mana yang diunjurkan oleh Ibn Khaldun. Apabila kita bercakap tentang persejarahan manusia, ada 3 perkara yang kita perlu maklum. Kerana ilmu ni bukan datang daripada John Rex, Mark Webber atau anak Nabi. Ini adalah pengasas dia adalah Ibn Khaldun, yang mana tanpa historiografi mendalami persejarahan satu bangsa, sosiologi mengenal sifat kemasyarakatan sesuatu bangsa, dan mengenal antropologi sifat manusia itu secara individu. Zal, Yaman. Baik, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke live saya, live ZRA dan juga live ZRA di Biru. Last time kita kat sini memang emotionally charged. Waktu tu Tuan Haji tak ada. Saya letak kasut Tuan Haji dengan jaket. Menjadi propaganda tu. So hari ni dia lebih santai. So kita tengok konflik-konflik dunia. Dan macam Tuan Haji cakap, Yaman, kita start daripada seawal mungkin lah. Yaman ni untuk kita faham, dia orang ni negara yang sangat berpuak. Dia orang, saya boleh kata, puak mengatasi negara. Macam kita, negara, negeri, lepas tu daerah. Tapi dia orang tu dibani kabilah terlebih dahulu. Dia ada banyak kabilah lah. Ada kabilah belah barat dengan timur, kabilah Hadramaut, dia semua lain. So, kita mula terlebih dahulu dengan memahami kenapa Yaman bergolak ni. Yaman, untuk pengetahuan korang semua, dia bukannya satu negara. Kita patah balik ke zaman dulu. Sebelum adanya konsep negara Yaman, ada 2 empire yang pegang dia. Uthmaniyah belah utara, dia makan sebahagian kecil daripada selatan Saudi, sampailah ke Sana'a, sampailah ke Selat Al-Mandab tu, dia makan. Lepas tu kat belah timur dia tu adalah so dia ada kat atas ni sekali, turun sampai kat sini. Ini selat yang nak ke arah Mesir tu, minta maaf, Red Sea tu. So dia duduk kat sini. Yang ni Uthmaniyah. Dikatakan North Yemen sebab dia makan sampai kat atas. Yang ni pula South Yemen, dipegang oleh British. British dia ada 2 base lah kat sini. Dalam pembentukan asalnya dia bukan dia bukan macam ni, dia lain sikit. Tapi British pegang kuning dan juga jingga ni. So itulah Yaman pada zaman dulu. Makan masa sampailah Uthmaniyah jatuh. Bila Uthmaniyah jatuh, minta maaf, belum Uthmaniyah jatuh lagi. Sebelum Uthmaniyah jatuh sekalipun, kedaulatan memang bawah Uthmaniyah, tetapi penguasaan dia tu imam-imam Syiah Zaidi. Dia pegang sini. Dia orang yang kontrol, senang kata penguasaan, senang kata menteri besar lah. So dia orang yang kontrol. Bila Uthmaniyah dah jatuh, dia orang naik jadi Kingdom of Yemeni Mutawakkal, something like that. So dia pegang. Yang ni masih lagi British. So benda ni dia bertambah teruk dari segi penerimaan, sebab cabaran-cabaran dunia biasalah kan, Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Cuma ketika abad dekad 1950-an, dunia Arab ni mula menolak monarki. Kita mula dengan Mesir. 1952 apabila General Muhammad Najib dia memulakan revolusi menjatuhkan Raja Farouk di Mesir. Tetapi dia bukannya general tu punya kerja dia timbalan dia punya, Gamal Abdul Nasir. Okay, siapa yang nak faham dunia Arab wajib mula daripada ini juga, wajib include dia jugalah. Di Iraq, Raja Faisal, bukan saya, dia tumbang. Muda 26 tahun dia kena sembelih. Dia kena sembelih. Dia tumbang.
Dia waktu tu senang kata zaman dunia Arab duk start tolak monarki. Yaman ada masalah juga, tetapi dalam perang dalam rampasan kuasa tu gagal. Government Yaman maintain. So moving on sampai 1967 ada Aden emergency. Ni Gulf of Aden lah sini. Ada Aden emergency, kecemasan Aden, daurat Aden, yang mana Yaman Selatan ni terajang British keluar. So diorang tubuhkan negara sendiri. Cuma masalahnya negara tu komunis. People's Democratic Republic of Yemen. Jadi kat sini kita faham, belah sini ada Syiah, belah sini ada komunis. Belah sebelum tu sini Uthmaniyah, sini pro-British. Memang dia masyarakat dia berbeza, berpecah. Saya nak kata Malaysia, Indonesia pun kita ada sedikit sebanyak integration. Tapi zaman tu diorang musuh dalam Perang Dunia Pertama. Dan selepas waktu Perang Dingin tu pun boleh kata bertembung juga. Bermakna Yaman yang kita kenal hari ini adalah Yaman yang tidak bersatu. Macam mana yang diorang boleh bersatu tu? Kita ambil 1970 dulu, apabila monarki tu kalah. 1972 kalau tak silap saya, at some point around that, monarki tu kalah, digantinya dengan republik. Jadi ada dua Yaman buat suatu tempoh yang lama, sampailah Yaman komunis ni jatuh kerana Soviet Union dah pun dibubarkan. Sebelum Soviet Union dibubarkan, dia dah tak ada duit, dia dah takut, so gabung je lah. The problem dengan Yaman adalah apabila dia nak gabung tu, penguasa kat sini yang bernama Ali Abdullah Saleh, dia tak buat singular Yaman. Dia buat macam North Yaman ambil South Yaman. So macam Jerman, East Germany, West Germany, dia ada integration. Memang luka lama tu still ada, tapi over time pulih lah. Tapi kat sini dia macam penguasaan North Yaman mengatasi South Yaman. Ali Abdullah Saleh dia pegang semuanya. 4 tahun je bertahan. 1994 berlaku civil war di Yaman. Civil war yang dia disebabkan support Yaman Selatan tu tak banyak, dia kalah. Ali Abdullah Saleh menggunakan semua yang dia ada, semua aspek kategori tentera dia ada, antaranya adalah Al-Q lah, QAEDA tu dia guna juga. Sebab apa dia boleh guna? Sebab 1970-an apabila Soviet Union dan Afghanistan berperang, orang-orang Yaman pergi sana. So dia dah lawan sana, Afghanistan menang pula, dia balik main Yaman, berpengaruh lah. Ibaratkan contoh lah, kita ni orang Melayu pergi lawan kat Palestin, Palestin merdeka, mai balik Malaysia memang super power lah. Bukan super power, kira macam super popular lah. Jadi dia guna segala bentuk tentera dia untuk patahkan pemberontakan tu. Dan kalau korang tengok kat biru, yang ditunjuk tu adalah Ali Abdullah Saleh lah. So apabila dah patah, dia orang tak bersatu. 2000-an nampak je macam tenang, tapi sebenarnya ada internal issue juga. Dia meledak 2011 apabila dah start kebangkitan dunia Arab, and then berlakulah perang macam mana kita kenal pada hari ini. Kita move forward lah sampai ke zaman sekarang. Macam korang nampak, Yaman yang diiktiraf kerajaan sedunia adalah Yaman ni, Republic of Yemen, PLC, Presidential Leadership Council atau Legislative Council, PLC. Yaman melawan dengan siapa? Lawan dengan ini, yang kita kata Houthi tu. Dia orang ni Syiah Zaidi. Macam saya cerita tadi, zaman dulu belah-belah sini memang penguasaan Syiah Zaidi. Yang ni Supreme Political Council, dia punya coalition dia, gabungan dia tu. Houthi kita panggil, yang duk hentam kapal-kapal Israel tu, tang ni lah. So Sunni lawan Syiah ke? Sebenarnya dia tak simplistik macam tu. Ada mamat ni pula, Southern Transitional Council, STC. So dulu PLC, so korang bayangkan Republic of Yemen dulu termasuk yang ni. So dia dah retak, dia orang berlawan. Sekarang ada Southern Transitional Council pula. Jadi bermakna apa yang kita nampak pada hari ini seperti mana dibulat kat sini kan. Kat situ dia tak bulat, tak apa. Seperti mana dibulat kat sini. Yang bulat tu adalah kawasan STC yang jingga ni dia asak nak ambil kat sini. Tapi saya rasa dari segi pengambilan dia tu tak adalah berdarah teruk lah. Saya rasa macam sikit-sikit je, tak apa dengar sangat. Dia macam pengambilan biasa. Puncanya kerana Pakatan Pro PLC kat sini, senang kata dia memberontak macam kasar.
Dia macam berlawan dengan PLC sebab kat sini ada Bani Hadramaut yang buat satu alliance. Dia ambil balik ladang-ladang minyak sebab dia nak royalty lagi banyak. So dia tak salurkan kepada government. Bila berlaku blackout, semua kena sekali. STC nampak peluang, dia naik nak ambil. Dan setakat ni kita tak nampak perkembangan melainkan tu lah. Dia punya ofensif tu for now kita nampak memang berjaya. Baik, Faizal jelaskan kuning dan merah, apakah perbezaan mazhab ataupun itu antara garisan orang Sunni? Kalau Houthi kita dah faham itu adalah sebab kita sekarang ni kita faham garis ini disokong oleh UAE. Ini garis merah ni atau dipanggil STC STC betul. Okey. Yang ini disokong oleh Arab Saudi. Kerana dulu Houthi ni disokong oleh Iran. memusuhi Arab Saudi. Kemudian apabila Arab Saudi menandatangani perjanjian dengan Iran, Beijing Agreement tu 2023 2022 betul. Sebelum Palestin punya isu berarti Houthi memperlahankan aktiviti berperang dengan sebagai proksi Iran. Baik, sekarang ni garis merah dan garis oranye. Siapa mereka? Okey. Mungkin agak lantang kalau cakap dia orang ni macam sekular. Okey. Mungkin agak lantang, tetapi apa yang saya nampak, dia orang ni sebenarnya yang STC ni dia nak merdeka. Dia nak tubuhkan balik macam zaman dulu, tapi bukan komunis lah. Dan kalau ada satu gambar saya terlupa nak kongsi kat biru. Kalau korang cari, dia orang mengibarkan bendera republik yang komunis dulu. Tapi dia orang tak nak kembali ke komunisme, dia orang nak merdeka sebab dia identiti memang berbeza. Even north south ni pun sangat even dekat south ni pun, utara dan selatan belah south memang berlainan. Apa yang saya boleh kata, dia orang ni memang Sunni, tetapi sepekat mana Sunni dia tu yang tu agak subjektif. Ya, faham. Okey, baik. Kita ambil dulu secara geografi yang mudah. Ini adalah kawasan Syiah. Ini adalah kawasan Sunni mazhab. Tapi perang ni tak berkaitan dengan aliran. Okey. Perang ni berkaitan adalah kerana mereka adalah 3 kabilah besar yang berbeza sejak ratusan tahun atau mungkin panjang menjadi ribuan tahun. Kita ambil ratusan. Kita ambil ratusan tahun. Dan sekarang peperangan ini berlaku adalah kerana bukan membentuk Yaman tunggal. Berarti Kaisar Oren nak membina sebuah negara dia sendiri. Naikkan bendera dia. Jadi pergerakan dia masuk ke bahagian Tarim dan dia masuk ke bahagian Selyun adalah kerana minyaknya. Berarti kalau dia nak claim negara nanti, dia boleh claim negara yang ada telaga minyak. Sumber lah. Sumber. Berarti dia akan tinggalkan Yaman of the day ni. Benalah kau punya negara Yaman sekarang dengan flag yang telah dunia iktiraf bahawa PLC adalah Yaman yang sah. Baik. Kalau mengikut kaedah yang ada sekarang, beberapa penalisis mengatakan ada juga rundingan secara senyap dijalankan oleh kedua pihak ini untuk kembali kepada gerakan Sunni bagi menghapuskan pula orang-orang ini. Yang kita nak cerita ni, perang sekarang sedikit. Di mana puak bawah ni kata sikit dulu. Apa-apa terjadi, ambil dulu telaga minyak. Okey. Kemudian setelah ambil telaga minyak, kita balik pula kepada istilah kita ini Sunni dan kita ambil daerah yang dikuasai oleh Houthi. Betul dan sejauh mana perkembangan yang dibincangkan sekarang mengenai complicated Yaman yang paling ditakuti? Iaitu apabila perang ini beralih dengan menjadikan kembali konflik yang sama seperti Syria. Sekarang ni kita nak hapuskan masalah Ahmad Syarak, Presiden Syria. Paling rumit nak menghapuskan adalah di kalangan tentera dia boleh kawal bahawa kemenangan kita tidak akan menjadikan 27% Syiah Alawiyah sebagai bangsa. Kerana Syiah Alawiyah bukanlah semua tentera yang bekerja di bawah Bashar. Ini konflik dia. Maka sekarang benda yang sama akan berlaku di mana di kalangan gerakan masyarakat awam yang tak faham tentang ideologi. Dia balik, mari kita memerangi orang-orang Syiah. Okey, apa yang terbaru yang saya tengok daripada Marwan Bishara bercerita tentang masa depan Yaman yang sangat rumit ini, di mana ada kemungkinan kalau tiada campur tangan dunia Arab yang prominent, berarti Iran tak memainkan peranan di bahagian Houthi, UAE tak memainkan peranan di bahagian Yaman Selatan, dan Arab Saudi tidak memainkan peranan dalam Yaman Government of the Day. Kemungkinan besar akan tercetus Yaman yang menjadikan kita tengok complicated Sudan. Ini yang kita sedang bincang kerana Yaman ni masih lagi jernih dalam berita, orang tak nampak dia kekacauan dia. Tapi konfliknya adalah konflik pemanjangan. Dia macam bom jangka. Bila dia jadi orang macam menggelabah apa ni? Apa ni? Jadi jelaskan tentang sejauh mana penalisis mengatakan ada kemungkinan oren dan kuning bergabung dan kini memangsakan pula garisan ungu sebagai satu lagi perang yang disebut perang populis dengan menjadikan istilah mazhab sebagai tajuk perang. Okey. Kita patah balik sikit. Yaman PLC ni sebenarnya dapat backing daripada Saudi.
Yang kat sini adalah Hadrami Tribal Alliance. Dia orang pun dapat backing daripada Saudi. So dia orang bertembung. Dia orang nak royalty minyak yang lebih, so dia orang bertembung. Kita memang akan, saya suka satu komen yang saya terima kat video Yaman saya tu. Sudahlah Faizal, aku duduk sini 6 tahun pun aku tak faham politik dia orang. Saya suka komen tu sebab dia memang pelik, complicated dan juga apa yang berlaku hari ni dia macam lupa esok dah. So macam Tuan Haji kata, apa kebarangkalian STC dan PLC nak macam berpakat balik untuk menghentam Houthi, memang ada. Dia orang nak buat combined offensive antara dua warna ni nak menghentam Houthi. Houthi ni pula dia dah tak apa kukuh disebabkan Iran dah start slow down. Iran ada masalah yang sangat banyak sekarang ni disebabkan perang hari tu dan juga kemarau yang panjang. Saya tak tahu dia orang dah hujan ke tidak. Presiden Iran kata kalau Tehran tak hujan sampai Disember 10 ke Disember 18 macam tu, orang Tehran kena dipindah keluar. So Tehran negara Iran tu dia bukan kat Tehran je yang masalah, kat Mashhad pun ada dan tempat lain pun ada. Empangan dia tu susut sampai 3%, 1%. Memang they have big issues. Iran dah completely out dah sekarang. Not completely, Iran dah out dah sekarang ni. So Houthi kena stand alone lah. Dia dalam konflik ni dia anytime akan berlaku ofensif untuk hentam dia orang. Okey. Apa lagi yang boleh kita faham tentang salah satu daripada kegagalan Sudan juga. Kalau kita tengok Sudan ketika ada masalah di antara masyarakat Islam dan juga pembentukan Sudan Selatan yang berorientasikan kulit hitam Kristian. Kemudian South Sudan nak bentuk South Sudan dalam perang yang John Garing mendiang John Garing menang. Kemudian di Sudan pun ada masalah. Di mana Janjaweed yang berada di bahagian Sudan Utara, disokong oleh Sudan Khartoum, Arab Khartoum ni lah. Kerana kedudukan Sudan ni 70% adalah Arab tapi terpecah pada dua kabilah. Yang kita panggil kabilah Janjaweed adalah kabilah Darfur. Manakala kabilah Khartoum saya merujuk pada kabilah yang dipimpin oleh Al-Fatah Burhan. Jadi Sudan sejak dibina dia tidak pernah berada dalam keadaan kita ini orang Sudan. Dia berada kita ini kabilah di dalam negara Sudan. Apakah ini konflik utama? Macam apakah ini juga konflik utama? Kegagalan membina Yaman sebagai negara. Ini kita baliklah, kita ambil contoh Indonesia disatukan kerana waktu membina Indonesia moden. Bung Karno telah membina apa yang dipanggil sebagai Piagam Indonesia, yang dipanggil Pancasila. Kerana dia faham kalau tidak akan terbelah-belahlah benua Indonesia, pulau-pulau Indonesia kepada masyarakat bersuku. Di salah satu perancangan dia hanya ada satu bangsa Indonesia, hanya ada satu bahasa Melayu. Itu konsep dia. Ini yang tak berlaku di dalam Sudan dan tak berlaku di dalam Yaman. Dia memang tak berlaku kat Yaman. Dia orang tak ada apa yang dikatakan national healing pada tahun 1990 apabila dia orang bersatu. Dia tak ada national healing, dia tak ada integrate antara national healing ni kita panggil apa? Pemulihan ayat mudah pembinaan negara bangsa lah kot. National healing, pemulihan kebangsaan. Pemulihan kebangsaan. Dia maksudnya kau dan aku adalah sama. Macam Jerman, East and West sama. Mana lagi negara yang berpecah? Amerika Syarikat, South and North. Bila dia orang dah menang Civil War, ada dikatakan Reconstruction Era. Yaman tak ada. Dia adalah penguasaan North over South. Jadi lama-kelamaan orang South ni rasa macam tersisih. Dia orang tak identify diri dia orang sebagai Yemen ni. Dia orang tengok diri dia orang sebagai kabilah masing-masing. Dia ada satu lagi peta yang saya tunjuk kat dalam video saya. Kat sini puak apa, kat sini puak apa, kat sini puak dia banyak puak, dia sangat banyak. Dia macam Syria lah. Bila kita tengok kau cakap ni aku tanda tangan je, aku tak faham dah. Tapi bila kita break down, dia ada puak ni dan puak tu. Dia ada Kurdish, dia ada Alawiyah, dan dia ada Syria Arab. Lepas tu Drus. Dia konsep lebih kurang sama. Bani yang banyak. Saudi dia sustain sampai sekarang sebab pemerintah dia tahu kalau aku biar benda ni habis. Jadi Saud dia berkahwin dengan Sudairi untuk menghasilkan darah kebersamaan lah kita panggil. Bangsawan. Darah bangsawan. Macam Raja Salman sekarang ni dia mak dia Sudairi, bapa dia Saud. Abdullah saya rasa tak.
dia ada dikatakan Sudari 7 di mana dia orang ni lah paling influential. If you're not part of the 7, boleh digulingkan. Raja Faisal pun bukan 7, dia berpakat dengan Sudari 7. Saudi dia ada mindset yang walaupun aku berkuasa, aku bukannya ultimate power. Jadi dia kena berpakat dan dia berjaya buat benda tu. Sebab tu kalau tengok Arab Spring tak tempias sangat kat dia orang pun. Tapi Yaman tak, dia tak ada kebersamaan dia tu. Ini sebabkan rapuhnya pembinaan negara bangsa yang hanya menyatukan geografi, tidak menyatukan sosiologi bangsa tu secara kita cerita tadi. Walaupun Muslim, dan kita jelas sekiranya apa berlaku, dia tidaklah lagi dianggap seperah mazhab. Sama ada besok akan berlaku ketegangan, na'udzubillah min zalik, minta dijauhkan. Tapi sekiranya betul, beberapa orang mengatakan telah ada rundingan di antara kedua puak untuk membina Yaman tunggal tanpa Houthi. Tanpa Houthi yang dulunya telah wujud wilayah ni. Houthi ni telah menerima wilayah otonomi sejak zaman Ottoman, di mana walaupun mereka berada dalam Empire Ottoman ni Sunni membenarkan dia ada wilayah ke daerah sebahagian daripada aku, tapi kau buat kerja kau. Kau buat kerja kau. Dia dapatlah otonomi, kita panggil dalam istilah moden ni. Berarti Fazal, ramai orang tak boleh, dan kita pun merasa ini complicated. Untuk memahaminya, menjelaskan mengenai Sudan lebih mudah. Sedangkan tapi Yaman ini adalah tahun-tahun yang begitu panjang seperti bom jangka yang akan meletup. Maka perbincangan kita awal ni adalah kerana berlaku di dalam daerah Seyyan dan daerah daerah Seyyan dan daerah Tarim. Yang mana kata Faizal, walaupun perangnya tidak besar, tapi dia telah menjadi petunjuk bahawa Yaman tak boleh tepu dengan 3 wilayah ni. Kata dia kekal miskin, identiti negara dia akan gagal, kerajaan yang diiktiraf tak boleh beroperasi secara sukses dari segi ekonomi, kerana inilah wilayah yang tidak akan ada orang datang melabur, tak ada orang keyakinan bahawa ini wilayah sebuah negara yang selamat, kerana dianggap 3 negara dalam satu negara. Sedangkan kerajaan yang memerintah hanya menguasai kurang 1/3 daripada negara. Ini sama juga seperti kita study tentang kes Syria sekarang. Sebab tu kita sentiasa menekankan, memohon pihak Kurdish menyertai kerajaan Syria hari ini, bagi membolehkan Syria ini sekurang-kurangnya 80% tanah dia adalah di bawah satu bendera. Dapat hidup. Supaya Syria ni tak terbelah pula. Ada Syria Kurdish Autonomy, ada Syria Arab yang akan beribu kota di Damsyik, ada Syiah Alawiyah Syria. Jadi Syria ni proses kerana amat syarat seorang yang sangat bijak, menolak peperangan, menolak kekerasan, dan kerana Madlum Adli juga seorang yang menolak kekerasan, dan Madlum Adli juga telah menerima pengaruh daripada Ahmad Ocalan dengan mengatakan bahawa lupakan dalam pembinaan negara Kurdistan. Berarti Syria nampaklah cahaya tu, cuma proses je. Tapi Yaman macam mana? Yaman tak nampak. Saya tak nampak benda yang sama. Dia tak ada, dia orang presiden pun tak ada. Dia ada chairman of council. Dia presiden pun tak ada. Sebelum ni ada. Dah tak ada dah. Council tu ada 8 anggota yang saya boleh kata masing-masing macam equal power juga. Jadi dari segi masa depan dia tu, kalau tak ada benda drastik berlaku sekarang, saya rasa silat-silat 3 negara nanti. 3 negara. 3 negara. Dia okey kalau jadi perang civil yang panjang. Kita takut menjadi seperti Sudan. Sudan dia gagal berpecah pada 3 negara, yang hanya pecah Sudan Selatan. Okeylah, kerana itu adalah minoriti Kristian Afrika. Yang kita bimbang adalah kedudukan Arab Janjaweed dengan dan juga Arab Khartoum. Yang kemudian 30% daripada mereka yang dipanggil Afrika Muslim Maliki. Yang sekarang mengalami masalah dibunuh dan dihapuskan oleh puak Janjaweed secara teruk. 2 hari lepas pembunuhan masih berlaku. Hari ini masih ada khabar pembunuhan di Kordofan. Sudan tu adalah negara pertama yang satelit nampak bergelimpangannya mayat. Negara pertama. Satelit yang tinggi tu nampak. Begitu banyak mayat yang dengan tumpukan darah lagi. Dia memang satu konflik yang besar, yang malangnya hype dia dah macam lemah dah untuk dibandingkan dengan bulan-bulan lepas. Orang memang kecoh pasal Sudan. Tapi sekarang ni hype dia dah slow sangat. So kita cuba nak panaskan balik lah. Saya Alhamdulillah dalam live stream saya setiap hari kita masih boleh mendapat sekitar 4 ke 6 ribu setiap kali kita bercakap tentang Sudan. Kerana kemungkinan bila kita ada didikan mengajar kefahaman tentang geopolitik antarabangsa sebagai bukan asas ilmu sekular, tapi asas kita memahami apa yang sedang berlaku dalam konflik negara Islam, bagi membolehkan apabila kita meletakkan sokongan, meletakkan pandangan, kita terjauh daripada fitnah dengan tidak memahami apa sebenarnya keadaan yang mendorong. Sebab itu saya kata kita balik pada susunan historiografi. Apa potensi
Kalau tanya saya, potensi dia nak selamatkan Sudan terlambat, sedangkan Sudan dulu dah boleh diselamatkan. Ketika puak Janjawid kata pada puak Khartoum, bayar kami gaji. Tapi tiada negara-negara yang mau menyelamatkan rundingan tu, hinggalah peperanglah puak yang dipanggil Sudani Rapid Sudani Force dengan ni. Sekarang kita dah nampak tanda dia. Tapi saya nampak potensi adalah perlulah segera UAE bercakap dengan bahagian Jingga ni, dan kemudian Arab Saudi bercakap dalam bahagian kuning, manakala Iran bercakap ini. Berarti tiga pihak kena duduk supaya tak terlewat seperti sekarang. Sekarang Mesir dah masuk bercakap dengan Sudanese Army Force ataupun dipanggil yang dipimpin oleh ketua mereka, iaitu Al-Fatah Burhan. Kemudian UAE pergi dah bercakap dengan pemimpin Rapid Sudani Force yang dipimpin oleh Hamdan Dagalo atau Hemeti ni. Tak jalan lah. Kerana dendam, kerana marah, kerana pembunuhan, dan kedua-dua pihak berasa ingin menang dalam perang tersebut. Menjadikan Sudan akhirnya tak boleh didamaikan. Sudan tu, dia bahasa kasar dia tak dapat diselamatkan. Okey, baik. Dengan pengetahuan Faizal, apakah langkah kalau nak mengelakkan konflik supaya satu, sama ada dia berlaku perang dua penjuru atau dia berlaku perang tiga penjuru? Apakah langkah yang boleh dimainkan untuk membolehkan supaya tak berulang krisis Sudan yang dah sekarang Sudan dah terlambat, barulah Mesir masuk nak bercakap. Barulah UAE masuk nak bercakap. Barulah Qatar masuk nak bercakap. Tapi nak bercakap dalam keadaan dah berbunuh, dah 40,000 orang mati. Agak terlewat. Jadi apa yang kamu fikir tentang sesuai dilakukan dalam proses untuk membolehkan Yaman diselamatkan? Dia solusi yang takkan berlaku adalah kapakkan je negara tu. Buat balik North and South. Itu solusi dia? Kapakkan je negara tu. Dia memang takkan bertemu. Dia orang cuba duk buat penyatuan tu daripada 1990. It's not happening. Sampai sekarang tak menjadi. 35 tahun. Tak menjadi. Pointless nak berperang. Tetapi siapa nak lepaskan tanah? Kalau kita jadi pemerintah, Houthi ni Iran dah tidur ni, dia orang pula busy dengan Israel, ni masanya. STC kata okey, kita berdamai balik dengan PLC ni, kita sama-sama pergi hentam, dapat tanah, kita dua gaduh. Jadi tanah dia besar, ibu kota dia kat sini. Walaupun minyak dia banyak kat sini, dia dalam 80% minyak dia berada di Hadramaut kalau tak silap saya. Sana'a ni tetap ibu kota. Kalau dapat jatuhkan Houthi, aku dapat tanah. Yang paling penting adalah laluan minyak. Berarti tak ada siapa guna dapat minyak kalau Houthi akan menembak dan menguasai laluan merah. Berarti ekonomi bagi kedua-dua negara ni yang melihat peta ini penuh dengan minyak akan melihat inilah penghalang minyak dijual. Jadi benda yang akan berlaku, dua benda yang kemungkinan akan berlaku. Dia orang calm down, macam de-escalate, ataupun kalau dia orang bersatu, kemungkinan akan ada ofensif terhadap Houthi. Jatuhnya Houthi bermakna negara Iran kehilangan satu lagi proksi. Hamas dah dia dah buat rebuilding. Dia dah kita tak nampak dah dalam tempoh masa terdekat ni dia boleh buat balik tak macam 7 Oktober tu. Dia duduk dalam tempoh rebuilding, dia duduk dalam keadaan nak benamkan pesaing-pesaing dia, yang segala musuh-musuh dalaman dia nak benamkan, dia nak betulkan balik. Jadi Hamas dah keluar. Hizbullah awal-awal keluar dah. Syria keluar dah. Dia ada beberapa kumpulan dekat Iraq dan juga Houthi je. Jatuhnya Houthi, dia ada kat Iraq je lah. Dia dah tak ada axis of resistance yang mana dia boleh perisai tu. Di Iraq cuma tinggal Abu Ala Awalai dan juga Khatab Syuhada. Tapi itu menghalang untuk serangan darat. Betul. Tapi dari segi laut hanyalah ada Houthi je. Berarti salah satu yang, dan saya pun tahu barang siapa yang ingin menghapuskan Houthi, pastilah mereka akan mendapat dana gelap daripada Amerika dan kemudian dana gelap daripada Israel. Kerana Israel menjadi muflis hanyalah kerana Houthi menyerang Laut Merah, menjadikan pelbagai elat bergerak. Ini adalah antara benda, dan Mesir kalau nak masuk campur pun dia juga terasa daripada gerakan Houthi juga menjadikan ekonomi pelabuhan Mesir juga terjejas kerana kapal tak banyak masuk. Dan penting kita tekan National Resistance ni pro PLC. Ini ada di hujung ni, Sunni yang ada di hujung ni. Tak diterang lagi. National Resistance. Kecil je. Pengetahuan saya pasal diorang ni tak banyak sangat, tetapi diorang pro PLC. Yang mana kalau diorang bergabung, Houthi boleh diasak daripada selatan, daripada timur, dan daripada utara juga, dan daripada tenggara. Dia boleh diasak daripada 1, 2, 3, 4 lah. Dan ini boleh menjadikan kembali seperti proksi dalam perang Syria. Sudah pasti kerana proksi dikata perang Syria ketika Bashar dulu dia tinggal bersendirian dengan dalaman dia menerima persenjataan daripada Rusia. Sedangkan gerakan darat ni kebanyakan disupport oleh Turki, disupport oleh Amerika. Itu menjadikan
harapan Amerika dan juga Turki tenggelam. Kerana akhirnya gerakan organik yang dipimpin oleh Ahmad Syaraq yang menang. Yang labur banyak Amerika dan Turki, tetapi proksi mereka tak berjaya menjatuhkan Bashar. Hanya berperang. Dia apa dia punya kumpulan tu? Syrian dipanggil SLA, Syrian Liberation Army. SLA. Ya, SLA yang memegang peta warna biru tu kecil. HTS. Ya. HTS, Hayat Tahrir Al-Syam. Itu yang menang. Yang menang. Yang menang tapi daripada kelompok yang bukan disokong. Dia dipanggil kelompok organik. Mana kelompok yang disokong dipegang garis biru. Di sempadan Turki. Dan kelompok ni adalah dipanggil Pakatan 6 Jeneral yang tak menang dalam perang ni. Dan sekarang ni Pakatan 6 Jeneral ni masih lagi diperlukan oleh Amerika kerana kem-kem Amerika yang ada di Syria berada dalam kawasan biru yang dipanggil Pakatan 6 Jeneral ni. Kita patut ada peta Syria. Syria. Kita ada peta Syria. Ada. Kita ada peta Syria. Tapi kita tumpu pada Yaman. Jadi menjadikan konflik Yaman ni akan menjadi panjang sekiranya rumit dan tiada campur tangan yang saya berharap Liga Arab akan campur tangan dengan cepat. Kerana saya fikir kata tak semua orang mahukan laluan ni menjadi complicated. Kalau ada campur tangan, kemungkinan dia orang akan campur PLC, STC, hentam dia habis-habis. Telah ada berarti potensi lebih tinggi UAE berkolaborasi dengan Saudi. Dan kemudian menghapuskan Port Houthi. Dan ini akan menerima banyak sokongan daripada Barat dan negara-negara yang menggunakan Laut Merah sebagai laluan ekonomi. Kerana untuk pengetahuan tuan-tuan, Eropah menanggung hari pelayaran daripada 14 hari kepada 45 hari. Kerana mereka terpaksa berpusing di Tanjung Harapan. Hingga sekarang pun kos harga minyak, kos harga barang di Eropah meningkat tinggi adalah kerana pelayaran yang sepatutnya melalui Laut Merah ni adalah 14 hari. Tapi terpaksa menjadi 45 hari. Dan ini dah berlarut selama 2 tahun sejak Gaza berperang. Okey, itu yang nampak. Tapi saya harap dalam perkiraan kita yang mudah. Tetapi negara-negara Arab akan dapat melihat perkiraan yang lebih besar. Iaitu bahawa kalaulah berlaku perang, Iran mungkin dibangunkan daripada tidur. Kemungkinan walaupun Iran tak boleh memsejai Houthi dengan senjata yang besar, tapi tak mungkinlah Iran akan melepaskan satu tinggal proksi tunggal yang tinggal. Agak susah. Ini proksi tunggal yang tinggal. Cuma tak tahu macam mana kalau Iran menolaknya nanti, berarti salah satu daripada sokongan Barat yang akan masuk akan datang dengan syarat bahawa sebahagian daripada wilayah ini akan menjadi wilayah laluan untuk masuki Iran. Ini kita kena faham. Tiada pelaburan persenjataan atau pelaburan perang yang akan diberikan oleh Barat tanpa ada keberuntungan untuk menjadikan ianya sebagai lokasi melumpuhkan Iran. Kerana Barat akan melabur di apa sahaja negara yang dengan syarat negara tersebut akan digunakan sebagai negara masa depan untuk menghapuskan Iran. Kerana Barat tak akan labur hanya untuk minyak, tapi adalah untuk memusnahkan Iran. Sebab kalau tengok balik, kalau ada campur tangan, yang masalahnya adalah diorang kemungkinan akan campur tangan untuk menghentam. Dan ada potensi yang mana Israel pun boleh join buat airstrike sekali. Dan laluan laut ni tentera laut Amerika Syarikat akan ambil alih. Bukan akan ambil alih, dia akan buat blokade. Blokade. Jadi lama kelamaan rakyat Houthi tu akan bangkit dan jatuhkan pemerintah dia. Untuk menjatuhkan Houthi ni rumit dah. Pasal ini adalah wilayah yang mereka duduk sejak ribuan tahun. 1783 at least. Dan daripada dulu ketika mazhab ini wujud, perang mazhab wujud selepas tu mereka dah tinggal di sini. Berarti secara identiti akan jadi genocide. Penghalauan akan berakhir dengan genocide. Sebab Syiah ramai kat situ. Sebab Syiah ramai dekat sini. Dan dia tak semudah seperti mana jatuhnya. Kalau dapat Ahmad Syaraq, okey. Kalau dapat seperti Ahmad Syaraq di Syria, di mana dia muncul dan kemudian dia membina Syria dengan tidak menyimpan dendam ke atas orang-orang Alawiyah. 27% rakyat Syria yang pernah menyokong Bashar. Dan dia mengubat luka healing, dia ubat dengan mengatakan Syria akan bangun bersama dengan semua entiti yang ada. Itu menjadikan dia pun tak bertindak keras pada Port Durusi walaupun mereka hanyalah mewakili sekitar kurang daripada 0.5%. Penduduk Syria 600,000 di tengah 32,000 penduduk, 30 juta penduduk Syria. Ini jiwa besar Ahmad Syaraq. Menjadi karakteristik yang akan menyelesaikan kes ni, siapakah pemimpin Yaman yang akan ada jiwa seperti Ahmad Syaraq. Walaupun orang label Ahmad Syaraq ini disarbankan oleh Israel, diserbankan oleh Amerika. Dulu marahnya pada Bashar al-Assad. Bashar al-Assad ni diserbankan sebagai Syiah. Sebagai Iran, marah pula kepada Ahmad Syaraq, diserbankan pula Ahmad Syaraq sebagai Israel dan sebagai Amerika. Tapi kalau dapat pilih antara dua tu, obviously Bashar lagi teruk lah. Bashar lagi teruk. Saya menganggap dengan ada sekarang ni Ahmad Syaraq adalah yang terbaik dan patut diteladani. Kita perlukan Ahmad Syaraq yang berjiwa besar, tanpa dendam kalau nak selesaikan Sudan. Dan kita perlu Ahmad Syaraq untuk menyatukan puak-puak yang banyak. Sebab tu Ahmad Syaraq sampai sekarang sabar tuan-tuan. Tidak sebarang serangan dilancarkan kepada orang-orang orang-orang minoriti termasuk Puak Kudus.
Malah masyarakat bersetuju sekiranya Kurdish menyertai Syria. Kurdish boleh membina identiti dia sendiri. Sekolahnya berbahasa Kurdish. Sewajarnya. Mereka boleh menggunakan bahasa kebangsaan Kurdish dan identiti Kurdish. Ya. Cuma permintaan Madlum Adli. Permintaan dia agak berat sikit adalah Madlum Adli nak governor yang dilantik. Pegawai-pegawai tinggi yang dilantik adalah mestilah orang daripada Kurdish dan wilayah Kurdish. Yang kedua, tentera Kurdish yang berusia 45 tahun ke bawah diserap sebagai tentera Syria. Okay. Ini yang dijadikan perbincangan di antara dua pihak. Tapi konflik dia orang nampak macam dah slow down. Dah slow down. Mereka dah menuju jalan damai kerana peranannya dimainkan oleh Ahmad Öcalan. Bila Ahmad Öcalan mengadakan rundingan ketua Kurdish di Turki, di penjara mengadakan rundingan dengan Erdogan, mereka bersetuju bahawa kedudukan bangsa Turk, kedudukan orang Kurdish dan pertelingkahan dengan orang Arab ni akan merosakkan nilai Islam. Sebab daripada perspektif Turki, adanya Kurdi yang ganas tu akan merosakkan dia orang juga. Sebab sebahagian daripada tanah Turki sebelah timur tu adalah sebahagian daripada geografi kereta Kurdistan. Jadi dia orang memang nak selesaikan lah konflik ni dengan cepat. Cuma isu dia adalah lebih kepada selatan yang mana ada penjajahan pihak Israel kat bawah tu. Tetapi kalau selesai belah utara tu, saya rasa belah selatan tu kemungkinan besar akan selesai juga. Cuma dalam Yaman ni kita tak nampak penyelesaian tu. Kerana tokohnya tiada. Tak ada. Tak ada tokohnya. Dan masalah sebenar adalah pro Saudi iaitu Hadrami Tribal Alliance dengan pro Saudi PLC pun dah bertelingkah. Saudi dan UAE berbaik. Jadi dia memang tak ada satu jawapan yang mudah. Dia satu politik yang memulaskan. Ingat memang rumit. Kalau dia mudah, tak mudahlah, tak payahlah kita stream malam ni menjelaskan kepada tuan-tuan silibus awal mengenal konflik Yaman. Jadi saya harap tuan-tuan appreciate dulu bahawa tuan-tuan tak mungkin faham dalam satu malam. Tak bagi sebuah sejarah yang 1783. Tak mungkin saudara faham sekarang. Dan kemudian konflik yang berlaku apabila 1924 jatuhnya Osmaniyah. Dan juga pendudukan British yang kemudian dihalau oleh kerana Jadi ini adalah perkara yang tuan-tuan kena hargai. Tak mungkinlah dalam setengah jam, 1 jam kita live, 1 hari kita akan belajar sejarah yang panjang dia hampir dah 200 tahun. Jadi kita kena sabar dan kita akan kerap untuk update tuan-tuan. Kenapa kita tak nak tuan-tuan terpinga-pinga dan besok sekiranya sesuatu berlaku sama ada baik dan minta sesuatu yang buruk, na'udzubillah min zaliklah, tidak berlaku, kerana ini adalah satu lagi wilayah yang kalau berlaku konflik dia akan membangunkan lebih banyak proksi. Iran tak akan berdiam diri kerana ini adalah proksi terakhir mereka yang ada dalam Jazirah Arab. Amerika akan masuk kerana mereka memerlukan tanah Houthi untuk memusnahkan Iran yang tidak akan akhirnya merugikan orang Islam, dan dia memberi ruang kepada Israel menggunakan pula. Jadi ini saya jelaskan kata apa yang kita harap bila ada sidang Liga Negara Arab yang akan diadakan pada bulan Disember, yang mana sidang ini akan menentukan 5 wakil Arab yang akan berada dalam majlis eksekutif bagi pembangunan semula Gaza. Dan sidang ini juga akan melantik 5 wakil negara Arab bagi Board of Peace yang akan ditajuk oleh Amerika untuk masuk dan menyelesaikan isu Sudan. Kita harap plan yang sama diguna pakai untuk Yaman. Internationally tak nampak Amerika ambil peduli pun pasal konflik. Saya harap kerana kalaulah Liga Negara Arab bersidang Liga Negara Arab bersidang, mereka letakkan ini dalam carta yang utama bagi membolehkan. Kalau tidak, Sudan dulu kalau dibincang awal, kita tak perlulah melalui Sudan yang sangat perit. Pasal Sudan waktu dia krisis awal tu dia hanya perlu financial je. Waktu Sudan krisis awal tu adalah kerana orang-orang Janjaweed yang menyokong Rapid Sudani Force biasa menerima gaji bulan daripada Presiden Omar Bashir. Omar Bashir tu. Bila Omar jatuh, naik Alfa Borhan tak cukup tunai. Dan ketika kalau Borhan dibantu dengan minyaknya dalam pasaran gelap, proksi meminta China ataupun negara-negara lain membeli minyak pasaran gelap, berarti ini boleh menyawa. Walaupun Sudan dikenakan sekatan, tapi kita tahu jalan keluar adalah minyak berdagang dalam pasaran gelap, walaupun datang 40 ke 45 dolar USD per barrel, jauh lebih rendah. Tapi ini boleh membantu Iran survive, Rusia survive di bawah sekatan ni. Tapi oleh kerana tiada bantuan dan akhirnya tiada wang. Sudan tu malangnya semasa Abdullah Hamdok pegang, dia nampak okey. Tapi Burhan pergi rampas kuasa Hamdok. Dia waktu tu presiden dia macam presiden Singapura. Macam istiadat. Saya tak rasa nama presiden pun waktu tu. Dia pergi ambil kuasa Hamdok sebagai Perdana Menteri tu, Abdullah Hamdok, dia rampas kuasa. Sejak itulah 2021 tu Sudan memang patah. Dia kalau tak buat benda tu, saya rasa masalah Sudan sekarang ni insya-Allah tak berlaku. Ini saya cerita prevention ni. Untuk tuan-tuan faham pula besok bila tuan-tuan berfikir
bahawa tuan-tuan tahu bahawa peranan daripada negara-negara Islam adalah penting untuk mendamaikan. Ni saya kata tu bila kita balik pada fiqh, kita belajar tentang geopolitik ni adalah damaikanlah di antara dua saudara. Ini jadi damaikan antara 3 saudara lah. Tapi 6 saudara. 6 saudara. Damaikan dia 2, 3, 4. Dia 2 ni tak sama. Tak sama. Yang ni sama ni. Ni tak sama. Kat sini ada ni 5. 5. Ni 6. Damaikanlah antara 6 saudara. Saya tak gemar saudara mengkritik dan mengatakan apa-apa. Ini terjadi di atas tanah yang geopolitik dia dari segi historiografi memanglah complicated. Dia tak payahlah tuan-tuan masuk dan kemudian menghukum Sudan, menghukum Yaman dengan kata-kata kesat ataupun apa-apa tuduhan. Sebab tujuan kita menjelaskan benda ni untuk tuan-tuan meningkatkan pengetahuan. Menjadikan orang kita ni lambat menurun hukum kerana kita tahu. Kerana kita tahulah lambat kita menyebarkan fitnah. Kerana kita tahulah kita berbincang panjang. Dan kerana kita tahulah akal kita mencari jalan keluar yang lebih baik. Kalau kita tak jelas nanti tuan-tuan main maki je. Bunuh Lauti sebab dia Syiah, balik pada cerita lama. Yang nak kena tu Marhain. Yang Marhain. Marhain yang tak bersalah, yang duk pergi kerja, balik kerja, yang dalam keadaan duit tak cukup. Betul. Yang nak kena tu dia. Seperti mana kita tengok Sudan. 40 lebih ribu orang mati. Bukan RSF, bukan RSF, tapi ada orang awam. Tapi orang awam. Dan semalam kita tengok data baru. Jumlah mereka yang berada pada tahap kebeluran di Sudan telah meningkat daripada 8 ke 12 juta. Manakala daripada total 55 juta rakyat dia tu, 12 juta sekarang dah declare kebeluran. Mesti lebih. Itu data. Yang lain berada dalam tahap kelaparan. Kebeluran ni dah sampai ke tahap sekarang 12 juta. Di mana PBB merayu semalam dana bagi membolehkan satu pelan kewangan, pelan pembantuan makanan dapat diakses ke Sudan. Kerana kedudukan yang sangat kritikal. Satu masalah dengan orang, dia orang anggap konflik Palestin tu paling teruk. Jadi bila dia orang dengar Sudan tu 1.3 juta orang mati, 3 juta orang mati, ni macam ni lagi teruk. Yaman, ni lagi teruk. Syria ni lagi teruk. Sebelum genosid 2023, Syria lagi teruk daripada Gaza. Dan orang ramai tak tahu benda tu. Jadi dari segi konsepnya, bila kita kata peperangan, tak ada makna lah, seorang dua je. Confirm jutaan. Dan Sudan tu saya rasa tak dapat diselamatkan lah. Dia mudah-mudahan lah diselamatkan. Cuma for now janji RSF dengan SAF tu dia orang macam dah macam aku nak menang. Saya masih lagi ada simpan harapan pasal pada lepas saja usul Palestin diluluskan 2803 pada 17 hari bulan November yang lalu. Pada 18 adalah usul khas untuk Sudan. Dan usul khas untuk Sudan pun diluluskan dengan dana dan juga proses bantuan kemanusiaan. Nak tenangkan balik. Nak tenang. Dan sekarang ni Board of Peace yang akan ditubuhkan oleh Amerika, dijangka Arab Saudi berada di situ, Mesir, Turki, Jordan, UAE, Qatar akan berada dalam Board of Peace ni. Dan Board of Peace ni telah disebut oleh Presiden Trump bahawa dia memerlukan negara-negara Islam ni membantu dia untuk menyelesaikan krisis di Sudan. Berarti Sudan berada dalam kerangka. Yang ini tidak, ini bom yang baru nak meletup. Kalau dah meletup baru masuk dalam kerangka akan jadi rumit. Kalau masuk. Kalau masuk dalam kerangka. Itu saya harap dalam sidang negara Arab pada bulan Disember, kita akan tengok sama ada isu Sudan akan dibawa masuk, kerana Sudan juga isu Yaman dibawa masuk. Kerana Saudi ada interest, UAE ada interest di sini kan. Iran juga ada interest di sini. Jadi ini kita bagi generalize tu pada tuan-tuan, jangan risau. Balik fikir hadam, Ahmad Faizal akan juga datang nanti bila ada perkara yang lebih detail untuk kita bentangkan. Ini kita bagi silibus pengenalan. Sebab kita pun masih meraba seperti tuan-tuan. Kita ada fikir beberapa solution, kita ada fikir beberapa keadaan, tetapi saya dan Ahmad Faizal bukan penentu takdir Sudan, bukan penentu takdir Yaman. Jadi kita bagi saja dulu kefahaman tentang apa yang ada. Dia satu benda yang susah nak faham. Jangan gelabah. Dia macam hari tu saya live, baru nak cerita dia ada komen tak faham. Aku tak terang lagi. Tak faham. So memang dia sangat susah nak faham. Dia kita tak boleh hadam dia sehari lah. Okey. Kita buka sekejap untuk naikkan buku Ahmad Faizal. Ahmad Faizal, kita ready beg kuning Kawan-kawan yang ada di TikTok Ziarisin, tuan-tuan tak boleh lock daripada beg saya. Kalau tuan kena pergi lock daripada beg Ahmad Faizal. Kita dulukan buku Ahmad Faizal jelaskan sekarang beg kuning menyala, dan dekat kita kena elak ni kita naikkan beg kuning dia. Tapi adalah untuk buku 3 combo tu. Combo Imam Ghazali, combo Imam Syafi'i, dan juga combo 2 buku Imam Ghazali. Tolong tunjuk kombonya mana? Yang 3 tadi tu. Sekejap saya tengah naik untuk mengelakkan saya kena ban.
Sebab kita sedang naik. Faizal tak apa, Faizal terus cerita je buku you. Dah boleh. Okey, so Amerika penguasa dunia baru, dia ada sedikit sebanyak pasal Yaman melalui Arab Spring 2011 onward tu. Jadi kalau korang nak faham asas isu dunia Arab, saya galakkan dapatkan buku ni sebab dia ada cerita pasal Gaza juga, ada peta pun. So kau pin jap. Pin tak? Pin ya. Okey. Sekarang ni kalau daripada view assistant saya ni RM51. RM51. Mungkin kat korang ada diskaun yang lebih, itu TikTok bagi kat korang, jadi korang boleh dapatkan kat beg kuning sekarang buku Amerika. Kita dah check lah tadi untuk tuan-tuan beli daripada Ahmad Faizal punya live tu 15% kan Arif kan? Ada dah check tadi 15% dah confirm TikTok bagi sejak daripada awal. Bagi mereka yang di Azhari Stream, saya naikkan combo belanja paling murah meraikan Ahmad Faizal, tapi tuan-tuan yang dapat manfaat dia kan, saya tahu trafik akan tinggi. Ini adalah Rehlah Imam Asy-Syafi'i. Okey, ditulis oleh Imam Syafi'i, ini satu daripada 133 kitab dia yang masyhur. Cuma 132 lagi adalah kitab fiqh. Ini saja kitab Rehlah, iaitu pengembaraan Imam Syafi'i yang dia tulis sendiri pada tahun 879. Okey, dan ini adalah Imam Ghazali 1109, 2 tahun sebelum Imam Ghazali wafat. Ini antara dua kitab akhir yang ditulis dalam bahasa Parsi selepas dia pulang ke kampung halaman dia di Tus, Khorasan. Dan ini adalah, tadi saya kata habis, IDB kata ada. Petang tadi sold out buku ni. Berarti kita kombokan juga buku ni daripada 39, buku ni daripada 20 jadi 59, campur ini RM18, RM77. Kita belanja malam ni berapa? Kombo malam ni 3 ni berapa dekat beg? Tadi sekarang seperti saya dah brief 50. Kita belanja RM50 je. Dah bubur dah kan? Dah bubur dah. Harga dah nampak dah. Okey, dah ada dah 50 Okey, thank you. Sambil tu Ahmad Faizal akan cerita tentang apa lagi yang ada dalam buku ni. Zal, kenapa kau tulis buku ni? Zal? Kita dah 2 kali dah bercerita buku ni tentang Amerika penguasa dunia baru. Okey, kalau kita tengok zaman kalau tanya saya kitab lama dia, kalau tanya saya kitab lama Amerika ni adalah daripada Henry Kissinger. Iaitu kitab yang pertama kata Amerika, jangan kamu lepaskan sekutu Eropah. Ini adalah kitab 67 sampai kitab 63 sampai 73. Amerika dibina oleh 3 falsafah. Satu, jangan lepaskan Eropah kerana mereka sekutu kita dalam menangani perluasan wilayah komunis Rusia. Itu adalah era di mana komunis adalah wilayah yang besar, Soviet Union dan juga negara-negara Kaukus Eropah Timur yang pro dia. Kedua, jangan lepaskan wilayah Asia. Kerana Asia ini adalah bekas kolonial yang mana kita boleh mendapat hasil bumi yang murah. Kita ambil hasil bumi yang murah daripada Asia, kita bangunkan teknologi dan jual. Mereka akan menjadi pembeli yang akan membayar harga kepada kita. Yang ketiga, perangi mana-mana kebangkitan negara Islam. Kerana sekiranya dibenarkan ada satu lagi empayar Islam, maka ia akan berkembang sama seperti Ottoman. Itu 3 prinsip. Jadi bila kamu menulis buku yang lebih baru, apa yang kamu lihat Amerika, yang mungkin berbeza daripada kitab lama Amerika yang ditulis oleh Henry Kissinger. Baik. Apa yang dikatakan tu, first kita mula dulu siapa Henry Kissinger ni. Dia adalah setiausaha negara Amerika yang sekarang ni Marco Rubio, sebelum ni Anthony Blinken kan. Dia setiausaha negara Amerika bawah 2 presiden. Nixon dengan Ford. Johnson sebelum tu so masa Ford dia adalah penasihat keselamatan betul, National Security Advisor kan. So dia membangun, dia ni adalah presiden setiausaha negara yang membuat satu konsep dikatakan shuttle diplomasi. Dia akan pergi ke negara ni, negara tu, negara ni, negara tu untuk damaikan keadaan dalam pacak bendera US kat situ lah, pengaruh US kat situ. Dan apa yang dikatakan tu adalah untuk mengekalkan dominasi Amerika Syarikat. Macam zaman kewujudan NATO dekat EU tu adalah penting untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Kalau nak berlaku Perang Dunia Ketiga, dia akan mula kat situ. Sebab Europe ni ada bangsa yang cukup gila untuk memulakan perang yang sangat besar. Sebagai contoh, kita tengok sekecil-kecil Serbia yang dia orang buat, dia membantai kaum Muslim di Srpska, sebahagian daripada Bosnia, Srpska tu dia orang bantai. Kemudian kita tengok Rusia Ukraine. Jadi kalau nak berlaku Perang Dunia Ketiga, memang akan start dekat situ. Sebab China dia nak berdagang. Dia nak serang Taiwan pun dia akan fikir macam-macam benda. Manakala mana lagi perang Afrika, siapa peduli tu Haji? Perang di Afrika. Perang di Amerika Selatan, siapa peduli sangat. Dan di Amerika Utara takkan berperang. US, Canada, they have so much to lose. Jadi apa yang dia bina tu adalah damaikan Timur Tengah sebab minyak,
dan kestabilan dan juga keselamatan Israel dan juga berdamaikan di European Union, kalahkan komunisme. Konsep yang sama ada je sekarang ni. Cuma komunisme dah tak ada. Dah tak lagi prominent ancaman macam zaman dulu. Dia ambil Vietnam, dia nak ambil tanah Melayu semua kan. Zaman sekarang ni adalah dia punya American supremacy tu, let's be honest, Amerika tak ada musuh. Dia ada musuh dia, kalau nak kata musuh ekonomi, China. Tapi China tak pijak dominasi US macam mana Soviet Union pijak. China dia ambil alih menggunakan duit. Macam contohnya dia bina string of pearls, apa nama tu? Yang kepung India tu. Daripada Pakistan ke Sri Lanka ke Bangladesh. Dia buat benda tu. Legal lah, aku invest. So US apa nak menghalang investment kan? China masuk, pergi sana invest. Kalau kau tak boleh bayar tak apa, kau bagi pelabuhan. So China pegang perdagangan. US dia tak ada musuh yang macam Soviet tu. Jadi dia macam aku nak lawan dengan siapa? So sekarang kita dengar pasal Venezuela. Lepas tu nampak macam US dah tak ambil peduli pasal Ukraine. Nampak macam US dengan EU sedang berpisah. Tetapi bagi saya tu macam kata dia macam perceraian tapi tak bertalak. Bukan, dia sementara je. Sementara. Lelaki bini gaduh itu je. Dia takkan cerai. Dipisahkan. Dipisahkan untuk tidak sebumbung. Ya betul. Dia depends on Donald Trump. Kalau Donald Trump kalah midterm election tahun depan, bukan Donald Trump, Republican kalah, bermakna Demokrat akan ada kuasa untuk menggunakan legislatif untuk menghentam Trump. Kalau kau tak setuju nak bantu Ukraine, aku takkan luluskan bajet, kita shutdown government. Jadi itu 2027 kemungkinan akan start, 2026 undi, 2027 masing-masing angkat sumpah. Kalau Trump kalah Republican kalah 2028, jadi EU dengan US akan betuk balik lah. Kita dah dengar dah masalah EU dengan US ni pada tahun 2017, 18, 19, 20 pada era Trump. Trump tu memang sangat bermasalah. Dia ni presiden yang paling bermasalah. Sebab dia nak buat order baru, dia nak buat masalah baru. Dia tak sama macam Kissinger, tapi dia masih lagi mengutamakan Qatar, Saudi. Cuba kalau kita tengok dunia luar, layan dia ni macam budak-budak. Kerana kamera. Saya nampak pipi ni. So kalau nak dapat dia punya favor, kena bagi macam mainan dulu. FIFA hari tu dia bagi Medal of Peace. So nak dia pergi ke Saudi dapat investment apa 600 bilion. Ya 600 bilion. Dia pergi ke Qatar dapat pesawat. So dengan Amerika ni dia kena melayan macam budak-budak yang kalau kau nak berbaik dengan budak tu, kau kena bagi something. Jadi itu apa yang kita nampak, Amerika punya diplomasi tu boleh dibeli. Dia bukannya diplomasi dua hala, diplomasi yang mana kau kena beli. Jadi dia memang tak sama sangat macam zaman dulu yang mana diplomasi dibuat tu berunsurkan superpower, tapi diplomasi US sekarang ni dia kena utamakan dia. Faham. Ini kamu sebut dalam ni. Kalau tuan-tuan nak apa yang Faizal sebut tadi secara keterangkuman detailnya ada dalam buku ni. Jangan takut buku yang tebal tuan-tuan. Belum ada lagi lah orang mati ditimpa buku. Tapi banyaklah orang jahil tanpa buku. Kita belum dengar berita orang mati ditimpa buku, tapi banyaklah orang jahil tanpa buku. Jadi tengah ada diskaun RM51 dan tuan-tuan dapat 15% di TikTok Ahmad Faizal. Tuan-tuan boleh masuk. Cuma kerana beg kuning naik dan beg kuning saya kena naik untuk elakkan penalti, saya sedang belanja tuan-tuan. Petang tadi sold out buku ni, tapi kita cek balik IDBE kata mereka tak habiskan buku ni di Pesta Buku Selangor. Jadi kita ada stok. Bagi tuan-tuan yang nakkan riwayat hidup Imam Ghazali, bagi bacaan remaja, kanak-kanak, tapi orang tua baca pun sama. Tuan-tuan budak-budak pun tak sempat ayah bagi, mak ayah kita tak pernah bagi kat kita Imam Ghazali ni. Jadi bacalah Imam Ghazali. Dan kita pun nak baca juga Relah Imam Syafi'i. Mak ayah petang tadi masuk bercerita dengan saya mengenai anak ADHD, anak autistik. Saya kata anak normal pun kena diberi peliharaan. Anak normal sekarang ni pun lebih banyak mencetuskan masalah budak normal. Maka ini adalah buku yang bagus kerana pada usia 14 tahun cintanya Imam Syafi'i pada ilmu. Di mana dia Imam Syafi'i ni orang Gaza. Kalau yang baru masuk, Imam Syafi'i orang Gaza, dilahirkan di Ashkelon, Gaza, ketika Gaza tu besar. Sekarang Gaza ni Ashkelon dah jadi Ashkelon milik Israel. Ada kemudian usia 2 tahun barulah kerana dia menjadi yatim dibawa ke kota Mekah. Ini semua Imam Syafi'i cerita kepada secara detail. Perjalanan ini sebut rehlah kerana inilah perjalanan penuh ilmu. Journey dia penuh ilmu, bagaimana dia mengutip ilmu daripada orang yang hidup dengan kitab-kitab yang masyhur dalam kota Mekah. 10 guru di kota Mekah surrender, tak boleh mengajar lagi Imam Syafi'i pada usia 14 tahun kerana dia ilmu dia lebih tinggi.
Hinggalah pada usia 14 tahun, Mufti kata, jangan lagi cari aku. Kalau datang kota Mekah, aku tiada, pergi pada Imam Syafi'i. Dia boleh mengeluarkan fatwa. Mantap. Dan dia pergi belajar dengan Imam Malik. Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta, kitab yang dianggap kitab terbaik dalam 50 tahun dia mengajar. 50 tahun dia mengajar, tak pernah dapat anak murid yang boleh mengajar kitab tersebut. Imam Syafi'i pergi sana 9 bulan, menguasai 2,500 hadis dan boleh menggantikan Imam Malik dalam mengajar. Kemudian daripada pengembaraan ni, Imam Syafi'i cerita, dia pergi pula ke kota Kufah, bertemu dengan 2 anak murid Imam Abu Hanifah. Kerana waktu Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah, ada tahu kematian Imam Abu Hanifah. Ya. Okey, jadi dia pergi. 2 anak murid Imam Abu Hanifah ni kata, banyak kitab yang kami ada daripada Imam Abu Hanifah. Maka mereka malu nak mengajar Imam Syafi'i sebab nama je nama masyhur di kota Mekah, boleh berkeluar fatwa. Nama power. Pergi ke Madinah setelah disebut oleh Imam Malik, 50 tahun ilmu aku budak ni ambil dalam masa 9 bulan. Maka Abdullah bin Hasan dan juga Khadi Yusuf, 2 anak murid Imam Abu Hanifah kata, yang kami boleh tawarkan kitab-kitab dia. Imam Syafi'i bacalah kitab. Umur dia 14 tahun. Bacalah kitab. Berapa banyak kitab Imam Abu Hanifah hingga tiada helaian yang dia tak hafal. Tiada bab yang dia tak tahu. Bagaimana keadaan ini diuji? Satu hari Abdullah bin Hasan ni didatangi orang dengan satu soalan fiqh yang sangat susah. Maka dia tersalah memberi fatwa. Imam Syafi'i dengar. Betul kan Malik? Imam Syafi'i betul kan? Dimarah oleh Abdullah bin Hasan. Imam Syafi'i ni sentiasa kena marah dengan Imam Malik, bukan kena marah. Tapi kata Imam Syafi'i, pergi kamu dapatkan kitab ini, buka dalam bab ini, tengok dalam para ini, rujuk pada hadis ini. Maka pergi, setiap kali Imam Syafi'i menyebut ia adalah betul, maka Abdullah bin Hasan dengan Qadi Yusuf kata kena panggil orang kota Kufah. Hari ini tiada lagi orang yang paling arif tentang Imam Abu Hanifah, bukan kami berdua. Dia berdua ni pernah berguru dengan Imam Abu Hanifah. Ditanya orang, siapa Imam Syafi'i? Walaupun dia tidak pernah berguru dengan Imam Abu Hanifah, dialah yang paling arif. Kerana dia faham semua kitab Imam Abu Hanifah. Maka pengembaraan dia ke Baghdad, di mana peristiwa yang sangat penting, Khalifah Harun Aminur Rashid daripada Abbasiyah, Baghdad, yang mendapat kuasa daripada keturunan dia yang menyembelih orang-orang Muawiyah. Tapi ketika dia bercakap dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sebut pada dia, aku tidak akan bekerja dengan seorang khalifah yang menjadikan emas sebagai perhiasan. Aku tidak akan bekerja dengan seorang khalifah yang hidupnya dengan istana yang mewah sedangkan rakyat dalam kesusahan. Menangis Khalifah Harun Aminur Rashid kerana dia khalifah yang hidup di kalangan ulama sur, yang tak berani tegur dia. Dia bangsawan. Datang budak 14 tahun menolak jawatan sebagai mufti, menolak jawatan sebagai penasihat. Tapi bagusnya kerana Imam Syafi'i ini luhur, Khalifah Harun Aminur Rashid ni jatuh kesian. Dia kata, kalau kamu tak mau bekerja dengan aku, tinggallah dalam kota Baghdad. Jadi seronoknya pula ni, Imam Syafi'i ni tak suka pada Khalifah Harun Aminur Rashid. Khalifah Harun Aminur Rashid ni nak ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni mengajarlah di pinggir kota Mekah. Seperti bapa yang sayangkan anak, kerana Imam Syafi'i waktu tu baru berusia 15 tahun. Dia hantarlah orang pergi mengintai hidup Imam Syafi'i ni, makan kejap. Ni yang kata Khalifah Harun Aminur Rashid, dia adalah yang menubuhkan Baitul Hikmah. Banyakkan ilmu Islam Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi, Ibnu Hayyan, kan, semua ni belajar di bawah dia. Al-Kindi semua bawah dia. Dia nak dapatkan juga Imam Syafi'i kerana dia mahukan kemasyhuran ilmu. Tapi dah sekali dia kata, pergi tengok makan ke tidak Imam Syafi'i. Dan cerita ni tulis. Maka Imam Syafi'i kata, kasihnya aku pada Khalifah Harun Aminur Rashid ni, Imam Rashid bagi dekat dia surat untuk dia boleh kutip zakat. Tapi bagus Imam Syafi'i, ditegurnya raja depan orang. Sebab kata orang yang datang mengirat, Imam Syafi'i tak pernah menghina raja dalam kelas dia. Walaupun dalam depan raja dia cakap terus, berarti ini watak Imam Syafi'i, nak kamu cakap. Tapi dalam kelas dia mengajar fiqh. Kata Imam Syafi'i, aku mendapatlah tauliah boleh kutip zakat. Aku ambil dengan jaga hati raja, tapi aku tak pernah kutip zakat. Sampailah dia balik ke kota Mekah, menjadi kaya, ke kota Madinah jadi kaya kerana Imam Malik hadiahkan separuh daripada harta dia. Tapi dia balik ke rumah dia, mak dia kata, tinggalkan semua harta dalam sedekah di luar kota Mekah kerana niatmu keluar daripada kota Mekah dulu untuk mencari ilmu. Pulanglah sebagai orang berilmu sekalipun kamu tidak berharta. Jadi digambarkan kekayaan dia pada waktu itu adalah sekitar 200 juta USD sekarang. Itu disedekahkan pada penduduk Mekah sepetangan. Ini kalau tuan-tuan nak, mudah. Dan yang ini adalah 26 pesan Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir 230 tahun selepas wafatnya Imam Syafi'i. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, tasawur kita adalah Syekh Abu Hasan Al-Junaidi dan juga Imam Ghazali. Kami letakkan sekali combo ni, saya belanja khas 50. Lepas live ni tak ada, sebab kita akan pecah balik. Ini combo khas kami letak dalam ni bagi membolehkan beg kuning berjalan. Walaupun saya galakkan tuan-tuan dapat buku di beg kuning. Tapi kalau tuan-tuan dah ada buku Selang Cross daripada ni, nak ambil dekat sini. Yang daripada sini pindah ke sana. Okey, kita balik pada Venezuela. Beg kuning akan diturunkan seminit daripada sekarang. Okey, kita balik pada Venezuela. Di mana satu saya follow Venezuela ni hanyalah dengan gambaran
dengan gambaran pembulian Amerika yang baru. Senang dia nak reka dadah ke apa, tapi kau follow lama dan kau pun minta malam ni tajuk Venezuela. Kita turunkan beg kuning, kita ke Venezuela, beg kuning akan naik sampai ni. Baik. Dah ke? Okey. Turun dah. Turun dah. Okey. Yang ni? Kita akan turunkan beg kuning dah. Nicolas Maduro. Okey, Nicolas Maduro. Dia kita ambil daripada presiden yang lama. Hugo Chavez. Apa yang menjadikan Amerika benci sangat pada Venezuela? Apa? Kita dah tahu Venezuela ada minyak, tapi kerajaannya tak mesra Amerika. Tak tahu sebab. Seolah-olah Venezuela kalau dengar nama Amerika, dia ludah. Daripada presiden lama sampai presiden baru, tiada sebarang usaha untuk mengadakan hubungan baik dengan Amerika. Dan Venezuela bukan proksi ketara kepada komunis. Apa sebenarnya yang menjadikan Venezuela tak boleh tengok muka Amerika, dan sampai sekarang Amerika kalau tengok Venezuela dia simpan dendam yang sangat besar? Okey, kita ambil 1998 macam tu, 1999 apabila Hugo Chavez dia naik berkuasa. Tahun 2002 ada suatu usaha rampasan kuasa yang dibuat oleh orang-orang Venezuela yang Chavez tuduh Bush punya kerja. Okey. Tetapi Chavez tarik balik tuduhan dia tu. Tak tahulah dia marah ke apa, dia menuduh pendedahan daripada declassified file CIA yang dah tak lagi sulit, yang public boleh baca, kita boleh baca. Pendedahan tu tunjuk yang US memang tahu akan ada rampasan kuasa. Jadi titik perpecahan antara Venezuela dan US tu, dia bermula, kita boleh kata, daripada situ. Cuma masalah Venezuela dia tak simplistik macam tu. Hugo Chavez dia ubah sistem ekonomi daripada kapitalisme ke sosialisme. Sosialisme yang mana dia buat negara berkebajikan, cuma masalah besar dia adalah bekalan tak cukup. Barang tak cukup, itu tak cukup, ni tak cukup. Bila bekalan tak cukup, permintaan banyak, harga melambung. Bila harga melambung, inflasi. Jadi Venezuela menghadapi inflasi yang teruk di bawah zaman Hugo Chavez, tetapi masih lagi boleh sustain. Cuma bila Amerika, EU dengan the 5 group macam Canada, Brazil dan sebagainya, Mexico semua tu, dia impose sanction, keadaan bertambah teruk. Bermakna sekarang ini Venezuela tu dipinggirkan. Kalau kau nak join balik, turunkan Chavez. Chavez meninggal dunia pada tahun 2013. Dia meninggal dunia sakit jantung kalau tak silap saya. Diganti dengan Nicolas Maduro yang bermisai tu. Masalah dengan Maduro adalah pada tahun 2015 harga minyak global jatuh mendadak. Daripada $110 110 ke 30 ke 40 38-40 macam tu lah. Memang jatuh mendadak. Kita juga mengalaminya. Yang titik permulaan ringgit $1 RM3 ke $1 RM4. Itulah titik permulaan dia 2015. Waktu tu orang maki Najib sungguh. So kejatuhan harga minyak ni menyebabkan perolehan Venezuela, hasil tu, pendapatan Venezuela jatuh juga. Tuan-tuan kena tahu Venezuela satu daripada 15 negara pengeluar minyak terbesar di dunia. Jarang dibincangkan. Dia ada satu daripada 15 negara pengeluar minyak darat terbesar di dunia. Sebab bila orang cakap minyak, orang ingat Saudi. Penyimpan minyak paling besar kat dunia Venezuela. Dia ada satu minyak yang dikatakan reserve minyak Orinoco yang besar Pahang kalau tak silap saya. Besar negeri Pahang tak silap saya, minyak sahaja. Cuma minyak dia minyak yang masam, sour oil. Dia tak macam minyak di Malaysia, macam Pantai Timur, minyak manis yang tak perlu nak kenalah tapis, tapi dia tak perlu teruk sangat. Minyak Venezuela tu adalah minyak yang penuh, bukan penuh, ada campur dengan sulfur. Jadi dia kena tapis. Kos tinggi. Jadi nak hasilkan minyak tu kos dah tinggi, nak jual pula kena sanction. Venezuela terperangkap antara penguasa dan juga rakyat yang lapar. Bila jadi macam ni, ekonomi dia jatuh, memudahkan orang industri macam dadah lah, memudahkan industri tu nak naik. Yalah, orang tak bekerja semua, nak buat apa? Memudahkan industri tu naik. Masalah Venezuela adalah Amerika mendakwa Maduro adalah sebahagian daripada kartel tersebut yang dikatakan Kartel de los Sols, iaitu Kartel of the Sun. So ni Venezuela, tak apa, situ ada betul. Yang ni Venezuela, kalau korang tak nampak masalah korang. Yang ni US. Masalah utamanya adalah minyak,
Kalau kita ikut penilaian Amerika pada tahun 2024, sewaktu tu masih Biden, negara penyumbang dadah terbesar Amerika Syarikat bukan sama sekali Venezuela. Colombia yang menghantar COCAINE, Mexico yang menghantar fentanyl. Dua negara ni. So apa punca Venezuela sebenarnya? So dia bermula pada tahun 2017. Siapa naik pada tahun 2017? Donald Trump. Donald Trump daripada awal lagi kita nampak dia nak menghentam Venezuela untuk minyak. Dia cakap sendiri. Pada tahun 2023 dia cakap. Jun 2023 kalau tak silap saya, dia ada bersidang di Pennsylvania, North Carolina, di North Carolina, di mana dia kata, waktu aku nak keluar pejabat tu, Venezuela dah lemah, kita dah boleh masuk, minyak tu hak kita. Jadi dia memang openly dia cakap tu, dia presiden yang bangang. Kita tak payah nak susah nak faham dia. So dia nak dapatkan minyak Venezuela. Dia pernah cadang dekat presiden Colombia, kita serang Venezuela daripada tanah kau. Presiden tu tak bagilah. Jadi sekarang ni Colombia dan US pun dah bertelagah disebabkan masalah ni, dan juga Amerika dah membedil pengedar dadah yang dia kata pengedar tapi sebenarnya macam nelayan semuanya. Dan salah seorang yang mangsa tu adalah orang Colombia. Dan juga isu Colombia dengan Palestin. Ada perkaitan jugalah masa muka masing-masing. Kerana Colombia akan membentangkan usul kemerdekaan Palestin berdasarkan resolusi 242 dan resolusi 242 dan juga 1334 yang selalu saya bincang. Jadi sekarang ni Colombia ni masa muka dengan Amerika. Bulan ni? Bulan ni. Bulan ni. Okey. So dia menghantar daripada Ogos 2025, menghantar kapal perang ke laut Caribbean kat sini. Kapal perang tu bukan kecil-kecil, dia aircraft carrier pun pergi ke sana juga. Dia memulakan Operation Southern Spear, operasi Lembing Selatan. Untuk apa? Kau nak hantar kapal perang, nak jatuhkan pengedar. So dia cipta satu helah mengatakan pengeboman akan dibuat di pertempatan pengedar. Pengedar. Jadi orang kata kenapa kita nak sokong pengedar kan? Tapi hakikatnya tak ada congressional oversight, iaitu Kongres tak dapat pantau benda ni. Siapa yang kena bedil sebenarnya? Dah ada rumor yang nelayan kena bedil yang disahkan Colombia. Jadi bukan rumor dah lah, bukan kabar angin, memang fakta lah. Nelayan yang kena. Bila nelayan kena, marahin lah tu. Orang susah. Jadi apa yang dia nak buat dekat Venezuela? Dia kata kat tentera, nanti kita akan buat operasi darat terhadap pengedar. Dia nak hentam lah tu. Berarti tentera Amerika pergi dan masuk ke tanah Venezuela dengan alasan memusnahkan pusat-pusat dadah. Ya. Tapi kat mana dia akan attack? Dia kata Nicolas Maduro pun sebahagian daripada kartel. Berarti benda ni tak disokong rakyat dia orang. So dia cipta helah. Saluran dana Hizbullah dan Hamas melalui ini. Semua dia lempar dalam satu kes. Dia buat je apa saja helah yang saya for now nampak macam tak berjaya lagi. Rakyat tak yakin macam mana rakyat yakin Afghanistan punca Al-Qaeda World Trade Center 2001 tu, dan Iraq WMD 2003 tu, penipuan WMD tu masih lagi terlekap dalam pemikiran politik dia orang, mengatakan yang kerajaan ni boleh berbohong. Dia cakap mungkin ada WMD, tetapi dia cakap memang dah ada. Dia on paper kemungkinan, tapi naratif yang dimainkan dalam ucapan ke dalam media memang dia ada. So sekarang ni Venezuela punya saluran dadah memang ada, tapi tak ke Amerika, dia pergi ke EU. Dia jadi negara transit. Yang ni korang boleh buka dalam National Drug Threat Assessment 2024 yang dibuat oleh USDA kalau tak silap saya. Tahun lepas, sebelum pilihan raya tu. US Drug Agency, okey. Jadi berarti sekarang ni kalau tuan-tuan tengok laluan ni adalah laluan yang Amerika tuduh bagaimana pergerakan dadah masuk panah tu. Manakala tentera Amerika berapa banyak kekuatan yang telah berada di kedudukan US Navy. Sebab kalau ikut kata Trump sekarang ni kelihatan menanti hari. Menanti hari. Cuma kata Trump, kita sedang meninjau lokasi-lokasi strategik yang menjadi kawasan pengedaran dadah. Dan untuk pengetahuan, rakyat Venezuela lari dengan banyak ke Colombia sekarang. Sempadan Colombia sekarang kita boleh nampak dengan ketara polis Colombia menutup sempadan kerana kebanjiran pelarian. Dan pelarian-pelarian ni yang saya tengok tadi interview dalam Al Jazeera yang terakhir adalah kumpulan profesional. Mereka berkhidmat dan mereka yakin, dia orang yakin akan ada serangan ni. Kerana mereka terdedah pada pengetahuan yang luas, mereka terdedah pada maklumat yang banyak, mereka nampak bahawa mereka tak akan mundur dan akan melaksanakan operasi menyerang Venezuela.
So mana orang yang kata Donald Trump anti perang? So kenapa kita kena ambil tahu walaupun ni benua lain? Satu kegusaran saya adalah harga minyak melambung. Harga minyak melambung sekarang 70-an. $70 USD. Dia melambung sampai 140. Benda ni bahasa kasarnya mungkin baik untuk ringgit, kerana kita mengeksport minyak kan. Tapi apa yang akan jadi adalah benda-benda kita import pun akan naik juga. Betul. Sebab harga minyak naik. Ya, harga minyak adalah penjana utama kepada penghilangan. Ya. Jadi kosnya akan dibayar oleh pembeli. Kita gandum yang buat roti. Kita beli roti semua perlu gandum daripada Australia. Perjalanan jauh tu harga minyak tentu mempengaruhinya. Apa lagi? Beras yang kita import 30% daripada India mesti akan terjejas juga dari segi harga. Dan banyak lagi lah kalau kita tengok kitaran tempias dalaman. Yang mana mungkin pihak pentadbiran kena tanggung subsidi minyak lebih tinggi. Dirisaukan RON 95 tu akan naik sampai ke RM3 ke apa, disebabkan melambungnya harga minyak ni. So konflik ni sebenarnya konflik yang saya rasa satu konflik yang lagi teruk daripada perang Afghan Iraq. Okey. Tempias dia. Kerana Amerika tak pernah berada dalam keadaan berperang secara langsung dengan negara Amerika Latin. Kebiasaannya intelijen Amerika, CIA yang bekerja menjatuhkan mereka, memasarkan wang, menaja perang, menaja rampasan kuasa. Ini dah berlaku pada Alberto Pinochet dan segala macam dalam sejarah-sejarah dalam Amerika Latin. Hanya di bawah Trump saja Amerika tidak menggunakan apa dipanggil perang saraf dan saluran wang di bawah tanah. Ini nak diisytiharkan perang terbuka dengan melancarkan serangan ke atas kedaulatan tanah Venezuela dengan mengatakan sekiranya Venezuela tak boleh menghapuskan kartel dadah yang merosakkan Amerika, Amerika akan pergi dan hapuskan. Saya fikir ini tak ada dalam konvensi antarabangsa. Tak masuk akal untuk dipikirkan kamu marah kepada satu sumber dan kamu menyerang negara berdaulat. Dan dia mungkin akan jatuhkan Maduro dalam masa sekejap, tetapi geng yang anti-Amerika tu akan buat dia punya liberation army dia. Dia akan serang daripada hutan, dia akan serang. So it's going to be a nightmare. Baik kepada FARC, balik pada Colombia sejarah FARC. Dia akan jadi satu nightmare. Kemudian FARC ni pula tak ada duit dana, hasilkan kokain, jual kokain, dapat duit kokain, beli senjata. Beli senjata memerangi government Colombia of the day. Ya, betul. Jadi dia tak menyelesaikan bengkak dalam sesebuah negara, malah menambah keburukan. Dia akan jadi macam kanser lah. Apa yang saya nampak, Amerika mungkin akan tinggalkan Ukraine dengan syarat Rusia tinggalkan Venezuela. Apa yang saya nampak, kemungkinan yang tu akan jadi. Berarti Amerika akan tinggalkan Ukraine, memberikan laluan kepada Rusia bertindak dengan lebih besar. Dan sebagai imbal balas, Amerika kata kamu tinggalkan Ukraine, kerana tinggalkan Venezuela. Tinggalkan Venezuela. Baik kami pula bertindak. Ini adalah percagaran dua kuasa besar. Itulah selama 2 tahun saya duk cakap, kuasa besar ni tak ada yang baik. Tak ada yang baik, tak ada yang jahat. Yang ada sekadar kepentingan. Kalau kepentingan bertemu, dia orang akan jadi baik. Kalau contoh esok pagi Donald Trump nyanyuk kata Gaza ni adalah bangsa pilihan Tuhan, kita sokong, dia akan nampak baik lah. Tapi kalau tiba-tiba lusanya dia nyanyuk balik, aku masuk ke Israel, kita kena tolong dia. Dia akan pusing time tu. Cuma konflik ni memang konflik yang saya agak bimbang. Kalau tengok balik, kalau berlaku, risiko dia kepada Malaysia tu dari segi kos lah. Saya fikir dia akan kesan seluruh dunia. Of course. Kerana Venezuela adalah negara pemasar minyak. Yang kedua, apabila Amerika menyertai perang ni, dia bukan saja seluruh tanah yang ada dipanggil sebagai Caribbean Sea ni tak selamat. Jadi kita bercakap pergi ke seluruh negara-negara Caribbean, walaupun kita tak ada perniagaan besar dengan negara Caribbean, tapi ada besar. Dan ini juga dia akan meletakkan Cuba dalam keadaan tidak berdiam diri. Bahawa Cuba juga akan terseret dengan proksinya kerana mereka berada di seberang paling dekat. Cuba. Ramai orang lupa melihat Cuba sekiranya berlaku perang ni. Cuba dia ada masalah elektrik yang tak kesudahan. Jadi kalau Venezuela jatuh, dia memang terkepung lah. Teori rantaian dia akan besar kerana ini adalah Caribbean, negara-negara miskin. Caribbean mempunyai tahap kemiskinan yang jarang kita bincangkan. Kerana Caribbean, kita hanya akan bercakap Caribbean bila kita dengar muzik salsa. Kita hanya tahu Caribbean apabila kita bercakap tentang sigar. Kan? Dan tuan-tuan hanya mencari device murah made in Caribbean. Tapi Caribbean daripada Jamaica, Caribbean daripada Trinidad Tobago, Caribbean daripada Puerto Rico, Caribbean yang ada di sini juga ada Panama. Caribbean yang di situ juga ada Cuba. Caribbean ada Haiti yang sampai sekarang berperang tanpa penyelesaian. Ini adalah negara-negara zon di seberang pantai Amerika yang tidak mendapat tumpahan limpahan ekonomi daripada Amerika. Belah sini. Ni Caribbean ni. Okey, saudara tengok ni. Zal,
apa yang kamu boleh ulas? Okay, kita boleh sedia beg kuning sekarang kerana Faizal akan ulas Amerika lagi. Kerana dia menyentuh tentang Amerika dan juga Caribbean. Faizal akan naikkan beg kuning, tapi saya tukar penalti di belah side saya akan naik juga beg kuning untuk mereka yang nak mencari combo Imam Ghazali. Oi, lama kita live ini. Okey. Tak apa, tak ada apa. Okey. Saya sekali kau datang. Baik. Sebelum Amerika dah ke? Okey. Sebelum Amerika terlibat di Europe dalam Perang Dunia Pertama, sebelum Amerika terlibat di Timur Tengah dah 1970-an lah mudah kata, daripada zaman Henry kan. Sebelum dua tu, mangsa pertama Amerika adalah Amerika Latin, yang dikatakan waktu zaman James Monroe, presiden keempat Amerika tu, dia buat satu benda dikatakan Monroe Doctrine, iaitu pihak barat dan pihak timur Europe dan juga benua Amerika ada sempadan halus yang memisahkan, yang kita tak nampak. Europe jangan main kat dia, tapi Amerika waktu tu baru merdeka, negara yang tak adalah kaya mana, pengaruh pun tak ada, Europe gelak je lah. Tapi lama kelamaan Monroe Doctrine diangkat menjadi falsafah utama dalam diplomasi antarabangsa antara US dan juga Europe. Apa yang berlaku dekat Amerika Utara dan Selatan itu urusan kami. Di waktu tu Washington DC dah ada dah. Urusan kami, kau jangan menyibuk. Jadi sebelum Amerika hentam Europe dan juga Timur Tengah, dia dah hentam belah-belah waktu Theodore Roosevelt dia hentam, kalau tak silap saya, Panama. Panama Canal tu kan. Dia hentam kat situ dulu. Ni belah-belah sini dia menghentam sini. Dia Theodore Roosevelt tu adalah presiden yang berkata, pegang kayu besar, cakap lembut-lembut, semua akan dengar. Okey, pegang kayu besar, cakap lembut-lembut, semua akan dengar. Semua akan dengar. Apa beza dengan zaman sekarang? Dia bawa nama perdamaian, tetapi dia tak buat perdamaian pun. Dia ada banyak konsensi dia kan. So itu diceritakan kat dalam buku ni, sampailah ke tahun yang mana Manuel Noriega pun ada, yang main Call of Duty, tahulah dia siapa. Diceritakan juga kat dalam buku ni. Jadi korang boleh dapatkan buku ni kat beg kuning ya. Ingat masih lagi 15% dalam live saja. Saudara kena ingat bagi saudara yang biasa dengan VTT, dia dipanggil saudara akan masuk kepada TT Shop yang biasanya 5%, ataupun bergantung kalau tuan-tuan pembeli utama, TikTok akan bagi. Cuma lately oleh kerana TikTok nak menjadikan orang yang live ni sustain dia punya live, dan penonton yang biasa main feed BTT yang pendek tu stay lama dalam TikTok, maka dia memperkenalkan kepada pemain live ni adalah harga murah ketika live je. Berarti kalau tuan-tuan pergi ke dalam TikTok Shop Ahmad Faizal ataupun saya lah, pada waktu bukan live, tuan-tuan akan lihat paling tinggi diskaun dah 5%. Tapi malam ni Ahmad Faizal special kerana dia dapat 15%. ZRA masih lagi RM5 kan. Kita diberi 7% hari ni. Berarti buku yang bernilai RM76 ni, buku ni 39, buku ni 20 dan buku ni 18 ni, saya diskaunkan RM50 je. Saya tak standby banyak stok. Saya harap saya dapat kurang daripada 50 order. Kalau dapat lebih saya demam, kerana ini adalah edisi mewah daripada IDBE. Ini tak apa, edisi Marhain kita keluarkan, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan nak juga, saya belanja lah. Sebab saya tahu kata ramai orang tunggu kuah rojak sebenarnya. Kuah rojak dah sampai, stiker tak sampai. Jadi untuk peminat kuah rojak, sabarlah hingga besok. Sabarlah sayang. Malam ni ambil kuah fikiran dulu dengan buku Imam Ghazali. Dengan ni, kalau tuan-tuan nak buku lain, bagi tahu dekat Arif. Sambil tu sekarang, walaupun beg kuning tengah jalan, boleh tanya soalan yang bersangkut dengan kes. Siapa nak tanya lagi yang tadi kita dah abaikan soalan tentang Yaman. Nanti tuan-tuan tanya Yaman, saya jadi pening. Kita tanyakan tentang Venezuela je. Kalau tuan-tuan nak tanya, terutama dalam kes Venezuela ni, tuan-tuan, ramai orang berfikir bahawa dia sangat dingin kerana Amerika dan media Amerika pun tak banyak carry benda ni. Betul, media Amerika pun tak banyak carry benda ni kerana sebahagian daripada rakyat Amerika dan sebahagian daripada pemain-pemain media di Amerika kekurangan naratif. Jadi apa yang penting untuk tuan-tuan tanya, tuan-tuan boleh tanya sekarang tapi bersangkut dengan Venezuela. Dan buku tahu tak turun beg kuning. Kerana kita ada potret beg kuning dan Ahmad Faizal jawab hanya perlu pegang beg buku je. AI dia pun ada juga lemah dia dah. Nak tanya soalan kena pergi dekat Tahu kita ambil daripada Zahri je. Kita anggap kata yang ikut Ahmad Faizal cerdik dah semua. Jadi kita ambil sebab Ahmad Faizal tak buka komen. Okey. Ada apa Amin yang banyak orang tanya tentang Venezuela ni? Kita ambil kat biru sama.
Saya tak pasti Venezuela layak ke Piala Dunia atau tidak. Kalau pergi besok tak ada coach, tak ada manager pula. Amerika ni jenis main tak nak keluar visa, Iran kena. Dia sama, dia tak benar. Dia seronok kalau final tu adalah US lawan dengan Iran. Siapa menang, apa dia selamat. Saya rasa Latin America, Venezuela tak layak saya. Saya tak nampak Venezuela ada. Sebab siapa-siapa yang ada tolong cek daripada 10 negara yang bertanding di bawah Latin America, apakah Venezuela tersenarai untuk ke Piala Dunia? Saya rasa tak kot. Macam tak pernah dengar pemain dia siapa pun tak tahu. Venezuela not bad. Pemain dia ada nama Maduro, ada nama Chavez. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa soalan tak, Arif, yang ditanya tadi tentang keadaan peperangan serta kedudukan? Selalunya tuan-tuan, kita jarang dengar perbincangan mengenai Caribbean ni. Tuan-tuan mesti cuai tentang Caribbean ni, kita cakap muzik salsa dan negara-negara Caribbean. Kali inilah baru Caribbean ni menjadi sensitif kerana lautannya. Dan kesan perniagaan kata Caribbean ni besar. Mexico tak akan gembira dengan apa yang berlaku. Canada pun juga tak akan gembira dengan apa yang berlaku. Sebab ini adalah wilayah lautan yang mendapat perdagangan sangat besar. Ini adalah Panama. Dia ada satu laluan laut kat sini yang mana dunia nak pergi ke timur. Betul ke timur. Nak pergi ke China daripada belah-belah sini. Dia tak payah turun sampai ke Argentina semua tu. Dia tembus kat sini. Ya. Kalau berlaku perang, apakah kemungkinan pasukan Venezuela akan buat sabotage di situ? Ya, dan dia akan balik macam berlaku pada dalam perang Houthi. Ya. Menjadikan perairan 14 hari jadi 45 hari. Ya. Jadi orang UK terpaksa menanggung kos minyak yang sangat mahal kerana Eropah tak ada minyak. Semua minyak datang daripada tanah Arab dan dia keluar pada Selat Hormuz kena pusing. Dan juga kapal-kapal dagang ni, dia kata Rishi Sunak dulu salah satu kenapa dia sangat-sangat menyokong ketika Rishi Sunak menjadi Perdana Menteri untuk menghapuskan Houthi hanyalah kerana masalah komersial, bukan kerana Rishi Sunak sayang ke Israel, tapi oleh kerana Houthi telah menjejaskan ekonomi United Kingdom, di mana kapal-kapal United Kingdom lah yang kena berlayar 45 hari. Ada soalan tak, Arif? Mungkin daripada biru boleh screenshot dan layarkan kat atas tu. Di FB ada tak? Amin akan salah. FB tak ada soalan ni. FB tak rajin bertanya. Oh, ya ke? Orang FB ni biasanya berehat, tidur lah. separuh mengantuk. Ya, orang Gen X dan baby boomer. Yang aktif ni selalu orang TikTok. Tak ada kalau tak ada, lain macam. Semua faham. Kemungkinan besar mereka adalah yang masuk kini ada semua yang dah faham isu ni. Ataupun dia kata kami dengar je lah bang, nak tanya pun sekejap lagi kena marah. Sebab benda baru. Baguslah kalau tuan-tuan hadam dulu. Selalunya yang bertanya adalah orang yang tak faham kerana dia tak hadam. Orang yang hadam pula dia tak akan tanya kerana dia kata ambil masa lah dulu untuk faham. Dia lagi susah. Belum kita cerita lagi dah bertanya dah. Dah bertanya dah. Belum cerita tak faham. Apa yang tak faham aku nak cerita lagi. Faizal, yo, saya baliklah sikit mengenai kita boleh turun back kuning sekarang Kita akan pergi ke isu tambahan lah kerana kita ada masa sikit lagi tentang Kemboja dan Thailand. Ready? Atau kita nak pergi tajuk lain? Boleh. Okey, Kemboja dan Thailand. Dengan 48 jam peperangan yang ada, saya tengok tadi kenyataan daripada Perdana Menteri Anutin, Menteri Luar Thailand pun. Nampak kedua-duanya tidak menunjukkan sebarang bentuk. Kenyataan dia bunyi diplomatik, boleh diselesaikan apa, tapi Thailand telah melancarkan artileri yang besar ke Kemboja dengan 3 kematian. Orang awam total di Kemboja dah capai 7. Yang mati di bahagian Thailand adalah tentera. Dan kelihatannya dengan pergerakan yang ada serta amaran yang dikeluarkan dalam bahasa lembut oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Luar, kelihatan perang ni akan berpanjangan. Saya jelaskan pada orang ramai bahawa ini berpunca daripada peristiwa 1953 di mana Thailand sebuah negara yang tidak dijajah, Kemboja dijajah oleh Perancis. Dan Perancis nak berundur balik dengan kelang kabut dan menyediakan peta yang tidak bertanya kepada Thailand. Jadi peta tu digaris sebenarnya masuk di atas tanah yang secara harafiah sejak dulu. Secara nyata itu adalah tanah yang dianggap oleh orang Thailand. Jadi bila Kemboja kata penjajah kami telah memerdekakan kami dengan tanah ini, itu punca dia. Mungkin Ahmad Faizal boleh jelaskan. Baik. Ini perang 80 tahun. Thailand dengan Kemboja, dia kongsi agama sama. Bahasa tak sama. Bahasa berlainan. Bangsa pun berlainan. Saya tak pasti sama ada dia macam Jerman, Poland ke. Yang setahu saya dia orang tak sama, dia berbeza. Tak faham. Dia tak faham. Kalau saya pergi ke Aran, walaupun dekat, kamu pergi ke Siam Reap, tak sama. Walaupun kuilnya adalah Buddha yang sama, tapi dua bangsa yang berbeza. Jadi teks agama dia pun ikut bahasa masing-masing. Teks agama adalah Buddha lama yang sama. Kerana Angkor yang kita pergi Siam Reap tu adalah kerajaan Buddha lama. Dia Buddha yang sama. Dewa yang sama, kepercayaan sama. Cuma ada perbezaan adalah kerana
agama tidak mengikat mereka kerana mereka bergerak dalam budaya yang berbeza. Lepas tu dipisahkan lagi, Perancis menduduki Kemboja, membentuk identiti Kemboja. Thailand lah negara yang tidak pernah dijajah. So, dia orang ni kongsi kita ada peta. Peta tak ada. Tak ada sediakan peta untuk Thailand. Tak apa. Ni soalan tambahan kan. Dia orang ni kongsi sempadan 800 km. Give or take lah dalam panjang tu. Melingkar Laos ke atas dan juga laut belah-belah bawah. Dia kongsi sempadan seperti mana dikatakan apabila Perancis keluar, ada sebahagian daripada sempadan tu tak jelas. Thailand kata milik dia, Kemboja pula kata milik dia. Ya, sebab dia rujuk pada peta yang ditinggalkan oleh Perancis. Dan peta tu pula pernah dipersetujui kerajaan Thailand lama, tapi masih tak jelas sebab dia melingkar kat mana. Jenaka mengatakan peta tu tarik dengan pen je. Ya, dia buat mungkin buat nak belah je, Perancis nak belah, dia tarik je dengan pen. Sepatutnya peta dia belah ikut sungai, dia ikut gunung ke, tapi dia tak jelas. Dan ketidakjelasan peta tu adalah sebahagian je masalah. Masalah kedua adalah satu kuil yang bernama Preah Vihear, Ta Montom, dan juga ada banyak kuil yang sangat-sangat penting ikut agama dia orang. So bila peta rasmi mengatakan ini milik Kemboja, kuil keagamaan, memang taklah dia orang nak. Ya, kerana itu adalah kuil yang dia orang kalau kau kaji ke Siam Reap, kau kaji ke Arang, kau nampak? Dia tanah datar. Ya. Yang dulunya orang Thailand pergi ke kuil tu. Logik secara memahami geografi kita tahu itu adalah kuil orang Thailand. Tapi kemudiannya kerana garis peta tu. Kemudian orang Thailand, kuil yang tu dia kata dia punya. Jadi mula pertembungan dekat situ. Gagal menemui kata sepakat di situ, yang mana mungkin dia orang boleh kata kita open border je lah. Tak ada sebarang titik temu di situ. Yang masalah ni meledak pada 24 Julai 2025, memulakan border escalation selama 4 hari sampai 28 Julai 2025. Dan Malaysia masuk menjadi orang tengah untuk bawa dia orang semeja. Donald Trump mengugut kalau dua pihak ni masih berperang, kita takkan berunding tarif dengan dia orang. Tarif dia orang tinggi, 30 lebih ke apa tu. Bagi Thailand, kalau dia orang gagal negotiate dengan Trump untuk turunkan tarif tu separas dengan Malaysia semua, dia akan menjahanamkan ekonomi dia orang, sebab dia orang ada ekspor getah juga ke US, dia orang ada ekspor machinery yang kita boleh provide. So technically speaking, tarif untuk Thailand lagi tinggi daripada Malaysia tu adalah baik untuk kita lah. Tapi disebabkan dia orang buat ceasefire dan kemudian Trump buat baseline, dia turun secara blanket. Semua yang 30 lebih, 20 lebih, dia turun ke 19%. Konflik ni tergendala sekejap. Pandangan saya, sekarang ni tarif ada masalah. Kerana Donald Trump dia invoke international emergency apa ke benda tak lah nama akta tu untuk impose ke dunia. Dia tak ada kuasa nak impose, so dia guna international emergency power tu. Yang ada kuasa nak impose adalah Kongres sahaja. So Supreme Court nak review balik sama ada tarif ni sah ataupun tidak. So masalah tarif dah goyah. Dalam masa beberapa minggu mungkin Supreme Court akan buat keputusan, mungkin minggu depan. Bahawa tarif yang dikeluarkan oleh Trump adalah di luar bidang kuasa Presiden. Di luar bidang kuasa, sekaligus salah di sisi undang-undang. Maka terbatal lah semua tarif. So dari segi art yang kita dengar dengan Malaysia pun, Amerika tak boleh kuat kuasa kan art dia orang sendiri. American Reciprocal Trade apa. Saya buat nama ni payah sikit. Ya, ringkasan di ART. ART. Amerika sendiri tak boleh kuat kuasakannya. So macam mana Malaysia nak kuat kuasakannya? Jadi kena ada negotiation follow up sama ada ni jatuh section power ke akta ni ke akta tu. Very complicated. So ada masalah dekat tarif. Kemudian hubungan, saya blame Thailand dengan Kemboja dari segi dia orang tak ada follow up langsung. Saya nampak Thailand dia nak perang ni. Dia nak continue. Kita dengar daripada General Ramsi pun yang dia kata apa, Anwar Ibrahim sebagai apa tadi kata? Orang campur tangan, dalam urusan sepadan dengan mereka, berhenti daripada campur tangan. Rasa dia ada sebut American spy juga. Dia ada cakap. So benda ni adalah satu nada dikatakan war hawk, helang perang. Yang kalau korang baca Amerika, kita ada zaman-zaman yang mana Amerika ada war hawk dia masing-masing yang menguasai Kongres, hentam negara tu, hentam negara ni. So war hawk ramai dekat Thailand. Kena ambil kira juga dalam masa beberapa bulan nanti Thailand akan buat pilihan raya. Jadi saya combine semua isu ni menampakkan yang konflik
Thailand Kemboja ni dapat ledak balik disebabkan ada faktor-faktor tak selesai, isu peta yang dia orang tak negotiate sesama dia orang. Tapi nak negotiate pun saya tak nampak asas sebab ICJ dah mengatakan kuil tu milik Kemboja. Thailand tak ada kuasa ke atasnya. Kena pula ada landmine pada 10 November. Landmine yang Kemboja kata itu landmine lama, Thailand kata ini landmine baru pasang. 2 hari kemudian ada tukaran tembak-tembakan 35 minit. So isu dia ceasefire yang dikatakan peace, sebenarnya dia gencet je. Sekarang dia meledak balik. Dan Thailand bagi deadline semalam pada pukul 6 petang semalam, bukan 6 petang hari ni, kan 6.30. Kalau tak dia ada demand dia, kalau tak tunaikan, Thailand akan guna full military forces. Dah deadline dah pergi. Saya rasa dia akan escalate sikit lah. Ya. Kalau tuan-tuan tengok hari ni, bila Perdana Menteri dan Menteri Luar Thailand buat kenyataan, kita dah boleh nampak secara diplomat, mereka menyebut mahukan keamanan. Tapi secara difahami mereka mahu melancarkan serangan besar-besaran. Ini adalah satu lagi keadaan yang akan berlaku di sempadan Thailand dan juga Kemboja, yang walaupun ada tanda tangan waktu sidang ASEAN summit yang dibuat, tapi kelihatannya seperti kedua-dua pihak menganggap itu bukan penyelesaian. Thailand sendiri kata aku dah tak ingat benda tu. Macam I don't even remember that anymore. Dia macam macam tanda tangan tu jangan rujuk lagi lah benda tu. Dah tak penting dah. Dalam isu ni saya nampak Kemboja di pihak yang betul. Dari segi undang-undang lah, tapi perang mana ikut undang-undang. Dari segi ICJ, kalau bawa Thailand, Kemboja akan menang juga. Jadi perang mungkin jalan untuk dapatkan tempat tu secara paksa. Ya. Terima kasih Pak Faizal. Terima kasih semua. Saya doakan semua sihat, dan terima kasih kepada kerana sudi datang ke ZRA Stream. Semoga jangan serik datang, dan kalau ada lagi tentang Yaman, kerana Yaman di luar nalar dan juga di luar kepakaran saya, kita akan bawa Ahmad Faizal. Dan kalau ada lagi tentang Amerika Latin yang berkembang sekiranya berlaku serangan ke atas mana-mana kawasan dalam wilayah berdaulat Venezuela, Ahmad Faizal akan datang, kerana itu bukan bidang yang saya memberikan, bidang yang saya beri fokus. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.